Masing-masing ada cerita. Bila jumpa gelak tak ingat dunia. Hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Malam ni kita lain sikit. Kita punya live sembang kemas. Lain sikit. Pasal apa tetamu kita kena? Kita kat mana? Kita kat mana ni? Kita dekat Gunung Jerai malam ni. Oh, Gunung Jerai tau. Malam ni kita punya suasana lain. Kita kat Gunung Jerai. Gunung Jerai pula. Gunung Jerai. Gunung Jerai. Okey. Pasal apa kita kat Gunung Jerai weh? Sebab Kuat kita hari ni kita ada tetamu kita. Tetamu khas. Tetamu khas kita. Yang ni saya duk parti lama lah. Pasal apa? Kenapa? Dah dia handsome sikit. Memang handsome lah. Dia handsome sikit. Dalam poster tu dah handsome dah. Depan lagi handsome. Oi, saya tak boleh tahan tu tadi. Kalau dapat kat cubit-cubit. Cubit-cubit. Dia tak tahu kita nak gantung kat kipas. Tapi malam ni kita special sebab kita ada dekat Gunung Jerai. Lain. Dah lah Gunung Jerai. Kita ada tetamu kita ni Abang Khairul kita. Abang Khairul. Betul? Dalam kurungan Betul? Panglima Bertaji. Panglima Bertaji. Okey. Betul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam tu. Sihat lah? Betul bang. Assalamualaikum. Allah. Sihat bang? Alhamdulillah sihat dah. Okey. Untuk sesi pengenalan lah. Okey, baik. Mungkin follower abang dah kenal bang. Betul. Follower kami, mereka tak kenal lagi. Betul. Tolong bang, kenalkan diri. Saya tak tahan lah ni. Okey. Kita nak kenalkan guna tu. Nama, alamat, dari mana, betul. dah kahwin belum. Okey, baik. Nama kita ni kat mana nak tengok ni. Okey, nama kita Khairul lah. Khairul, orang panggil Khairul. Ada yang panggil Kai, ada yang panggil Abang Kai, ada yang panggil Bangkai. Oi. Lain macam kenalan nama abang. Pasal apa bangkai? Sikit punya elok ni. Mungkin disebabkan syukat daripada Bangkai. Bangkai tu yang jadi Tapi Bangkai kalau tu kata mereka salah panggil, boleh bergaduh. biasanya macam tu. Besok bergaduh. Kalau tidak Lain panggil tu macam kau berdoa. No? Dia tiba-tiba dia macam Bangkai. Okey bang. Okey Sat, sebelum tu kita nak tanya follower kita. Macam mana? Okey ke kami punya suara, sound tepi-tepi ni semua okey ke? Okey ke tak okey? Okey tak okey? Tolong komen sikit. Yang mana yang masuk tu? No? Masuk sini tolong komen. Tolong komen sikit. Okey je. Okey je. Okey, alhamdulillah. Okey. Itu apa? Apa itu? Aku lupa dah. Yang list tu. Okey, list. Okey. Hari ni kita ada tajuk kita lah hari ni. Kita ada 3 tajuk utama. Kita ada 3 tajuk utama. Yang kita nak abangkai kita. Sat, sebelum tu ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Bila saya duduk sebelah dia ni, dia punya aura tu main tembak dia. Aura tu. Kan? Dia jadi tak tentu hala. Yang saya nak jadi arwah tang ni. Yang saya nak arwah tang ni. Okey. Tajuk dia kita ada. Sat, saya nak tanya satu soalan ni. Tanya, sila. Bagaimana, mengapa dan pasal apa Panglima Bertaji? Okey. Awal dulu sebelum namanya Panglima Bertaji ni lah. Nama kita tu Panglima Berdarah. Panglima Berdarah? Pasal apa berdarah? Pasal kita duk main pisau dan menjaga pisau. Pisau, pedang kita berniaga macam tu lah. Ya. Bila kita dah mahir sikit permainan senjata tu, jadi kita tukar kepada taji. Sebab nama kata ayam ni kalau senjata dia taji lah. Taji, Itu yang boleh nama Panglima Bertaji. Ya. Panglima ni maksud dia bila kita dah mahir, dah pandai dalam seni bela diri apa semua tu. Jadi itu yang boleh nama Panglima. Layak digelar Panglima lah. Ya, lepas tu bila dah kita ni berminat dengan senjata, jadilah Panglima Bertaji. Tapi kita tak kira mana pun Panglima. Orang gempak lari juga. Itu biasa. Itu biasa. Ramai yang Ramai lagu tu. Ramai. Saya lagu ni biar besar, orang gempak dia lari. Dia lari. Apatah lagi saya kan. Sebab apa lari? Sebab lah ni zaman yang paling bahaya. Betul. Kita tengok kawan tu okey lah kan. Betul. Tapi lama-lama bila kita check balik, bukan okey, rupanya dia kunyit. Dia tikam belakang. Hak tu kita lari tu. Okey. Jadi Panglima Bertaji dulu Panglima Berdarah. Ya, betul ya. Panglima Berdarah. Besar ambil pisau sampai berdarah tangan ke apa? Kerap. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan semua lah. Kita punya Panglima Bertaji ni ada sedikit bisnes
pokok tepi. Dia bawah bagus dia. Orang kata apa, duk jual apa? Ya, boleh masuk Khairul Kai Jabat 14. Khairul Kat Jabat 14. Jabat 14. Jabat 14. Ya, Nama okey, apa? betul. Nama bentuk apa tu? Okey, Jabat 14 ni adalah satu seni bela diri lah ataupun seni permainan dalaman batin. Ilmu batin lah. Okey. Tapi ilmu ni dah tak banyak orang tahu sebabkan dia tukar kepada banyak nama Okey, sama faham. daripada asbab, Mhm. abjad ataupun dipanggil salah satunya dipanggil lagi satu Jabat lah, Jabat 14. Jadi dia amalan lah, amalan guru-guru lama dulu. Ya. Dia macam tu. Jadi abang memang stay sini ke macam mana? Okey, saya ni tak stay sini, saya duduk di Pendang. Saya duduk di Pendang. Tapi kebanyakan hari tu saya banyak duduk di atas gunung. Banyak kat sini, habiskan masa kat sini lah. Habiskan masa dekat sini. Okey, Ustaz, bang, ada orang tanya. Ada orang kata, muka macam pelakon filem John Wick Oh, bukan. yang kerja kat bengkel tu. Ayat tak habis tu, ayat tak habis. Sebenarnya saya pun tak tahu, tapi kalau ikutkan orang panggil saya tu, orang panggil saya lupa lah nama dia tu. Tapi artis juga. Artis juga. Cuma saya tak ingat nama dia tu. Dia lebih kurang macam CD Oraza lah sikit. Dah dulu dia kata apa nama tu macam Izul Islam. Ada. Ada tek lalat kat sini, siapa nama? Remy Shah. Bukan. Nasib Billah Khan. Hatu Pengali Kubur. Amir Gurka. Bukan. Ni bahan banget. Siapa dia? Abun. Ahmad Idham dia kata. Betul. Amai Idam tu. Betul. Amai Idam tu. Ada Iran. Dari ada tepi, kan? dari Ada tepi. kan? Nampak. Ya, depa lah kata kita dah. Tengok, dia sebut Ahmad Idham kan. Saya membuak-buak tu. Membuak. Nafsu saya tu. Membuak-buak. Jangan dah. Orang duk tengok ni. Jadi kita sebenarnya malam ni kita dengan Abang Khairul kita ataupun Panglima Petaji kita nak santai-santai. Santai-santai sambil tu kita nak cerita ada tajuk kita. Tajuk. Tajuk. Oi, sound okey tak? Sound okey kak? Semua lagi sekali kita Sound okey. tanya. Sebelum kita mula kan? Okey. Okey. Okey, sebelum kita nak mula dengan tajuk panas kita, saya nak baca komen dulu. Baca silakan. Saya baca komen dulu. Okey, semua kata clear. Clear Alright, Okey. start nah. Jabat penimbul dan besi. Ya, betul. Betul ke? Betul. Ada orang komen. Kawan-kawan Abang Jun ke ni? Abang Jun mana? Abang Jun mana? Ku ukir namamu. Apa sepak? Tiba-tiba. Macam biasa tengok abang ni kat balik pulau. Ya, dulu. Dulu stay kat balik pulau ke? Bukan. Saya dulu belajar dekat balik pulau main Tomoy. Oh, main tomai kat balik pulau. Patutlah. Adam AF. Oh, macam-macam. Awi seronok malam ni. Bukan seronok. Hang tak tahu aku punya duk raplah ni. Rosna Maris. Apa je? Agak-agak lah. Pak Ngah, Waalaikumsalam Pak Ngah. Clear. Sound clear, cantik. Baca doa pembuka dulu. Besi, maha besi main dari Kedah. Okey. Kita mulakan dengan tajuk. Okey. Dengan tajuk pertama kita. Tajuk pertama kita. Yang kita nak Abang Khairul kita, Panglima bertaji Hurai. kan. Betul. Cerita kan. Betul. Apa dia tajuk dah? Saya pun lupa dah. Sebenarnya saya tak sabar. Yang ni antara salah satu daripada list. 3 list yang kita ada malam ni. Saya paling tak sabar kisah yang pertama ni. Kisah dia kisah batu kunci ke alam bunian. Kisah batu kunci ke alam bunian. Okay, kisah batu kunci ke alam bunian ni lah. Aha. Okey, masa saya dapat macam mana batu kunci ke alam bunian ni lah. Dan saya tak pernah kata dia hanya batu kunci ke alam bunian lah. Okey. Awal-awal masa tu tahun 2017 atau 2018 lah. Kali pertama saya menjejakkan kaki dekat atas Gunung Jerai ni. Kali pertama? Ya. Okey. Jadi masa tu saya duduk daripada Penang tu, di Teluk Kembang tu, saya pindah mai duduk di Sungai Petani. Okey. Kan? Hati ni membuat-buat apa ada dekat atas Gunung Jerai ni. Nak tahu apa ada atas Gunung Jerai ni. Jadi saya fikir kata, sekali-sekala nak naik juga. Sampailah seru tu sampai. Okey, faham. Bila sampainya seru tu, jadi saya pun naiklah motor ke atas ni bersama dengan seorang isteri dan seorang anak.
Seorang isteri ya? Ya. Sampai sekarang seorang. Ya, sampai seorang. Seorang, okey. Ada Okey, saja nak simpan Ah, apa-apa ke Oh, dah, tambah dah, ke? Seorang kan? Seorang je. Okey. Okey. Jadi, bila dah saya naik, ada seorang tua tegur. Dia jumpa dengan saya dekat sini lah. Depan ni? Depan sini. Okey, jalan nak naik ni. Okey. Dia tegur, dia cakap, abang ni terpilih naik atas gunung ni. Abang ni terpilih naik atas gunung ni. Okey. Saya nak bagi satu barang dekat abang, dia kata. Jadi, saya pun fikir kata, tak tahu lagi barang apa kan. What is that? Apa benda barang tu. Jadi kita tanya-tanya lah. Lepas tu dia kali ambil daripada belakang dia ambil benda ni lah. Yang kita nampak dekat ada depan ni. Kau abang nampak lah. Okey. Yang mana satu ni? Yang ni lah. Okey, batu ni. Oh, batu ni. Okey, kalau tengok daripada batu ni, dia macam betul-betul batu tak jalan dah. Macam Saya batu pegang, kasaran lah. Batu kaisaran. Okey. Batu giok ke apa tu kan. Okey, jadi dia kata ambil lah batu ni. Batu ni datang daripada Masjid Hijau. Masjid Hijau. Ya, Masjid Hijau. Masjid Hijau ni saya masa tu tak terfikir apa lagi. Sebab masa saya sampai tu, pertama sekali saya menuju ke belah hotel lah. Saya pergi surau warna hijau. Okey, lepas solat dan saya pergi sampai belah nak naik tu balik. Saya jumpa pakcik tu. Dan dia bagi dekat saya, dia kata ambil lah batu ni daripada Masjid Hijau. Jadi saya fikir, kalau kata Masjid Hijau ni mungkin surau tadi lah. Sebab surau tu berwarna hijau. Jadi saya tak terfikir lain. Saya kata tak apalah. Jadi saya nak buat apa dengan batu ni. Dia kata ambil lah, simpan. Mungkin nanti satu masa ada guna. Jadi saya fikir kalau kata macam tu tak apalah. Saya tengok batu pun tak cantik benar. Saya kata baiklah, orang bagi kan kita kena hargai lah. Kan? Jadi saya ambil, saya letak dalam bakul motor. Jadi saya turun balik ke rumah. Balik ke rumah. Sampai di rumah, saya letak macam ni lah. Ni ruang tamu. Okey. Depan ni adalah TV. TV. Dan ada sebut almari lah. Almari tempat TV tu. TV tak buka lah? TV. Duk buka, saya duduk tengok TV. Tengok cerita apa? Saya tak ingat lah cerita Tak apa. payahlah tanya sama kita apa dia tengok. Saja. Saya lama dah cerita tu. okey. 2018, 2019. Oh, lama dah. Kat 10 tahun dah. Lebih mungkin lah. Jadi saya letak batu tu. Masa saya duduk tengok TV ni, saya perasan ada satu kelibat macam orang yang tengah duduk macam ni lah. Duduk macam ni. Tengok saya. Jadi kalau macam mana orang tu, besar mana orang tu, saya nak habaq tu macam kalau hampa tengok dekat skrin telefon tu kan. Tepi-tepi tu ada gambar orang tu. Boleh nampak orang tu kan. Jadi macam tu lah saya nampak dekat situ. Macam ada seorang yang duduk sedang memerhatikan saya. Okey. Jadi bila saya tengok tu, saya kata, ada orang kata. Saya bangun pergi tengok. Bila saya bangun pergi tengok, tak nampak lah orang tu. Jadi saya main duduk balik, saya tengok TV. Saya berasa macam ada orang memerhatikan. Kita bila ada orang duk perhati kita ni, mesti kita nak Kau boleh rasa? berasa kan. Ya. Kita akan pergi tengok kan. Jadi bila dah saya berasa, saya tengok dekat tingkap, tak ada nampak orang ngendap pun. Dekat tingkap belah sini pun tak ada siapa. Sebab masa tu saya duduk rumah taman. Ya. Habis dah tu, tiba-tiba pagar rumah saya bergoyang. Lorok. Pagar di rumah luar ni bergoyang. Bila bergoyang tu, saya masa tu dalam pukul 10, 9 lebih macam tu lah. Jadi saya ni pun kat dalam rumah memang biasanya saya akan standby rotan untuk kayu apa lah. Tapi saya capai rotan. Jadi saya buka pintu, saya tengok tak ada siapa. Kalau orang bagi salam, kita boleh pergi tengok. Yalah. Tapi masalahnya orang cuma goyang pagar. Jadi bila saya duduk balik, lepas saya dah tengok luar ni, saya duduk balik. Kali kedua bunyi bergerak pintu tu. Tapi kali ni bagi salam. Lorok. Bagi salam. Tak cantik kan? Bila bagi salam tu, saya pun pergi buka pintu, tengok. Ada kawan saya mai, tapi dia ni masa tu dia boleh dikatakan bukan kawan lagi lah. Dia baru kenal-kenal. Kan? Jadi dia ni, orang kata dia duk buat rawatan Islam juga. Dia selang 5 rumah daripada rumah saya tu. Bukan kosong lah. Orang tu pandai lah. Jadi dia kata, aku terpanggil rasa nak main rumah hang ni sebab aku rasa macam ada sesuatu benda dalam rumah hang ni. Jadi saya pun kata, tak apa nak masuk lah. Saya jemput dia masuk. Jadi bila dia masuk dalam rumah tu, dia macam scan orang panggil. Dia check lah. Dia check lah. Dia macam scan tu macam. Gitulah dia buat cara dia tu. Kan? Bila dia buat, dia terberhenti kat batu ni. Bila dia berhenti kat batu ni, dia kata ada benda dekat batu tu, dia kata. Jadi kita pun pergi tengok lah dengan dia ni. Dia pegang batu tu, satu kelibat putih tu keluar. Kat batu ni. Dekat batu ni.
Satu kelibat putih. Dekat kita tak nak? Tak takut sekali lagi. Dekat kita tak nak? Dekat batu ni. Satu kelibat putih terbang keluar. Bila terbang yang kelibat putih tu, kan, jadi dia kata mungkin ada jun lah. Dia faham lah jun kan. Jadi ada jun dia kata. Dia kata tak apalah, ni ada apa lagi. Dia kata tak ada apa, clear lah. Tapi mungkin dia akan datang balik ataupun mungkin tak. Okey, jadi kita pun tak apalah, masih menyimpan lagi batu ni. Sebab kita fikir batu ni mungkin tak ada apa dah lah. Clear dah lah kan. Jadi bila simpan 2 tahun lepas tu, saya pindah ke Semir, Selangor. Semuanya. Selangor. Jadi saya buka kedai dekat sana. Saya buka kedai dekat sana, saya susunlah barang-barang saya, tapi batu ni saya letak sekali dengan batu cincin. Masa tu saya pun pergi ambil batu cincin buat berniaga sekali lah. Jadi saya letak batu ni dalam tu sekali. Banyak orang datang akan beli batu cincin lah. Beli cincin dengan batu cincin ni. Tapi 2-3 orang mai tanya tentang batu ni nak beli. Seorang dua ni saya buat tak tahulah. Saya kata tak jual lah, kata macam tu. Tapi ada kali ketiga ni seorang tu datang. Dia kata, bang, abang nak jual tak batu ni? Saya kata, saya tak jual. Boleh tak abang jual kat saya? Saya tawarkan harga kat abang. Saya beli 2K. 2,000. Batu nak beli 2,000. Jadi dalam kepala otak saya ni, pasal apa dia nak beli? Mesti dia ada sebab dia nak beli batu ni. Ada special. Special kan. Jadi kita masa tu tak reti apa. Betul. Jadi kita pun tanyalah, apa abang nak beli kata kan. Batu cincin memang. Dia kata saya nak batu ni kata. Abang jual lah dia kata. Saya kata tak, saya minta maaf, saya tak jual kan. Jadi dia pujuk 2-3 kali, saya kata saya tak jual kata. Dia kata tak apalah. Saya bagi kad saya. Nanti kalau abang nak jual abang call. Lepas tu 2 minggu berlalu. Jadi lepas 2 minggu berlalu ni, dia datang beli. Dia datang beli, dia tanya, bang, macam mana jadi dah abang nak jual? Dia kata saya tak jual kata kan. Macam ni lah bang, abang cakap harga berapa? Kalau saya mampu, saya bayar. Jadi saya tak cakap lah, saya cuma tanya dia macam ni lah. Sebab apa nak beli? Kata saya tak boleh cerita, kalau saya cerita mungkin abang tak mau jual. Memang saya takkan jual pun. Dia kata macam ni lah bang, abang jual lah, saya banyak. Berapa ibu abang nak? Bersungguh dia nak. Jadi kita tertanya-tanya lah, kenapa dia nak ni. Lepas tu saya kata macam ni lah, abang cerita pasal apa abang nak beli. Dia kata kalau saya cerita mungkin abang tak mau jual. Memang saya takkan jual. Dia kata baiklah kalau macam ni saya cerita. Dia kata. Jadi dia pun katalah, okey bang, abang tahu tak? Dia tanya dulu, abang ambil kat mana batu ni? Saya kata saya dapat daripada Gunung Jerai, ada seorang tua bagi. Dia kata, okey, abang tahu tak batu ni dari mana? Saya kata memang saya tak tahulah. Saya tak tahulah daripada mana batu ni datang. Dia kata, abang, batu ni adalah portal. Portal. Kita pun tak faham datang apa portal tu. Kan? Jadi kita tanya, okey, dan ni macam ni. Portal tu apa dia? Dia kata macam ni bang. Portal ni satu kunci untuk abang masuk ke alam gaib atau alam bunian. Dia kata macam tu. Bila dia kata betul, saya kata, jadi macam mana saya nak tahu? Dia kata tak, abang pergi je kat atas gunung tu, tempat di Padang. Jadi abang cuma bawa saja, sampai satu masa abang akan nampak satu gerbang akan terbuka. Itu abang boleh masuk keluar. Padang tu kat mana? Padang Tok Syekh. Padang Tok Syekh. Padang Tok Syekh. Jadi selama saya simpan batu ni, tak pernah terfikir nak buat benda tu. Tak pernah terfikir lah nak buat perkara macam tu. Dan bila dia cerita kat saya tu, memang dia bersungguh. Dan dia bagi tahu ini adalah portal bang, ini adalah kunci abang ke sana. Jadi abang dapat mana? Saya kata ada orang tua tu kata dapat daripada Masjid Hijau. Dia kata bang, Masjid Hijau tu gaib satu masa dulu, masa zaman Merung Mawang Kau. Lama lah. Jadi masa Syekh Abdullah Humairi yang buka, yang pertama bawa Islam dekat tanah Kedah ni. Jadi masa zaman tu dia dibuka. Dan masjid tu Diraibkan di atas Gunung Jerai ni, yang cuma ada kubah saja di atas padang. Kubah tu lah. Ya, kubah tu. Jadi bila dah saya cerita begitu, saya pun fikir lebih baik saya simpan saja. Walaupun banyak orang tawar atau nak beli kan, saya simpan saja. Sebab salah satunya, saya kerap juga bermimpi ke alam sana. Dapat masuk? Ya, saya dapat masuk. Tapi melalui mimpi.
Saya tengok alam sana macam mana, orang macam mana dia bersembang, dan kadang-kadang dia orang pun main bercakap ada apa-apa berlaku. Tapi alhamdulillah kira tak pernah lagi saya niat nak masuk sana, sebab ada yang bercerita masuk ke sana. Kopi warna Sehari kita di sana, di sini, di sana 7 hari dah kita di itu ayat dari sini. maksud dia Kita sehari kat sini. ya Kita kat sana 7 hari. Ya, 7 hari. Oi. Jadi kalau kata kita duduk sini, kita masuk pergi sana, kita masuk duduk sana, kira jam kita ni 24 jam, kita berasa sehari je. Kan, sehari daripada pagi, malam, pagi balik kan, sehari je. Sehari semalam kan, mudah. Tapi kalau kata kita keluar je daripada sana, mai balik ke alam kita jumpa dengan orang akan kata kita dah seminggu. Oh, maksud dia kita di sana, alam sana 1 hari. Dah alam sini 1 hari. Alam sini 1 hari. Sana 7 hari. Ya, hari. jadi kita kedok balik cerita dia dah jadi 7 hari dekat sini. Maksud dia macam seminggu dah kita hilang tu. Ya, betul. Oh. Jadi okey. minta maaf potong sikit. Yang kata porter tadi tu biasa buat ke? Tak pernah. Tak biasa buat. Walaupun ada yang datang uji lah. 2-3 orang, dia orang pegang, dia kata betul bang, ni ada portrait. Yang ada ilmu lah. Dia orang yang boleh scan, yang boleh nampak, bila dia orang pegang, dia kata okey bang, ni bukan batu alam sini, dia kata. Alam sana. Boleh minta izin pegang ke? Boleh. Boleh. Dan kalau kata nak tengok dekat situ, ada saya letak gambar sekali dengan wajah Tok Syekh tu. Yang masa dia keluar tu, dekat batu, masa sebelum tu batu tu tak nampak apa kosong. Tapi bila dia keluar yang putih tadi tu, dia lekat muka Tok Syekh tu yang ada saya bagi gambar tu. Boleh minta izin lah. Boleh. Abang tu ambil boleh? Saya tak boleh bangun. Tak, masalah saya tak boleh bangun. Dia isu teknikal. Melekat. Kira dah 10 tahun lah disimpan. Ya, betul. Kalau kata viewer nak tunjuk, Ada kita punya follower nak tengok cara dekat. Boleh. Boleh ke? Tak ada Ya. masalah. Okey, Amir, hang kena tunjuk cara dekat agak ni. Tolong. Ha. Hang nak pegang tak? Bagi hang pegang dulu. Bagi hang rasa. Bismillah. Nah. Sila. Bukan apa, saya ni lemah semangat. Sila. Tengok. Apa boleh tengok secara dekat bentuk batu ni. Okay. Macam tadi abang kata lah bang, batu ni dia sebenarnya macam nampak macam batu biasa. Ya. Kalau orang nampak kan. Tapi orang-orang yang ada Biru je nampak. Dia kata sulung tak pakai ni, pakai flash. pakai flash. Dia kata nampak biru je. Tolong tengok mic kita sekali. Buka power bank tu. Belakang sikit. Belah depan tu. Tu belah belakang dia. Belah depan dia. Suluh Ustaz. Mana torchlight mana? Sabar kita suduh. Kita tolong sikit. Saya tak buka gambar blue. Boleh. Saya tak bukan gambar blue. Gambar tu jadi biru. Okey, kita tunjuk. Pegang sini. Okey, dekat sini adalah muka dia dengan ada sekok muka harimau. Kalau kot dia nampak lah. Ke belakang sikit. Kalau nak tengok lebih baik okey, handphone ni no. Yang kita dah ambil gambar dengan handphone. Tak apa, nanti kita share. Nanti kita share. Boleh tengok. InsyaAllah. Okey. Nanti kita share. Okey, dia dekat sinilah. Kalau ikutkan dia dekat sinilah. Yang dia ada tu, muka wajah tu, dia ada dekat sini. Okey, dekat sini ada satu muka harimau, dekat sini ada satu muka orang berserban. Macam mana kita nampak? Okey. Nanti insyaAllah kita share lah. Nanti kita share. Boleh. Yang mana nak tengok nanti, yang mana dah ada dalam grup Sembang Kemas ke apa ke, Okey, boleh kita boleh tengok. share lah. Follower. Boleh. Okey. Jadi untuk abang punya follower, abang Panglima Bertaji kita punya follower, kalau kata nak join kita punya Wasabi punya fans club, Sembang Kemas. Boleh insyaAllah. Boleh abang boleh share dalam tu. Boleh DM saya, Boleh, bagi boleh, nombor phone dan nama, kita boleh invite masuk, kita boleh share. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah saya nampak Faris Jamhari. Alhamdulillah. Okey. Kalau yang Ada nampak lagi ke cerita tadi tu? Okey, baik. Selesai kat situ. Ada lagi tapi kita habiskan kat situ. Bahkan kita nak ambil masa kan. Okey, untuk yang cerita kedua ke? Tak, cerita batu tadi habis dah kan? Okey, habis dekat situ. Lepas bila dah saya dapat kata porter tu dan saya bermimpi lah juga ke alam sana. Okey, bila dah saya dapat tahu dan saya niat nak simpan lah. Simpan, biarkan saja dia.
kat rumah dia tu. Aha. Itu saja yang simpan batu portal ni. Batu betul. Sampai hari ni lah. Ya, sampai hari ni. Sampai hari ni. Batu kunci ke Alam bunian. alam bunian. First time saya dengar. Jadi batu ni orang kata apa, orang-orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu Depa boleh check. depa Depa check tahu. in, Ya, depa depa tahu check. jadi satu portal yang boleh masuk ke alam sana. Sebab benda ni tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab kita berkongsi alam. Ya, betul. Betul. Kita berkongsi. Okey. Sebelum kita pergi ke tajuk yang kedua, kita baca komen. Amir baca komen dari atas. Okey ya. Hmm. Banyak sangat ni. Okey, saya baca dulu. Bersatu takraw, bercerai roboh. Takraw. Apa benda? Nanti nak bagi kopi brand sendiri. Boleh tak? Baik untuk kesihatan. Sambil live boleh minum. Boleh. InsyaAllah boleh. Baik. Usha belakang sama, geng. Baik, jangan. Okey, bantu kongsi-kongsi lagi. Share-share lagi. Pokok tu ada apa kat belakang? Salam dari Kapitan Singgora. Mana kita punya sotong mana? Sotong. Jangan pijo sangat. Jangan pijo. Cekap awi duk bubuh kat tepi. Okey. Saja kacau tak. Amir kirim salam kat Panglima Bertaji, kata Kapitan Singgora kirim salam. Waalaikumsalam. Bang Mubai. Mamu baik. Okey, barang kita alam ni satu masa alam sana jadi 10 kali ganda. Macam mana ayat ni? Barang kita alam ni satu masa alam sana jadi 10 kali ganda. Pak Ngah. Yang teh tarik ke? Bukan, kopi. Kopi ni saya buat sendiri tau. Tapi rasa macam sial Dia kurang. dia dah seriau. Ada orang tanya, yang gambar Tok Syed tu, berserban tengah tunduk ke? Ya. Maksudnya Fidos akhir nampak lah. Alhamdulillah saya nampak. Baik. Rezeki lah tu. Amin nak buka mi goreng bagan kat atas sana. Kopi songkok jangan. Kopi songkok sehari kami tak boleh balik. Tangkap kepala. Siti Hajar bin Darul Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Seperti biasa. Kita dah selesai kita punya baca komen. Untuk tajuk yang kedua. Itu tajuk kita. Wih, saya cukup suka. Saya suka topik-topik ni. Ya, betul. Dia sebab apa? Kita benda-benda yang di luar kotak. Ya. Kita tak biasa belajar bab ni. Betul. Kita tak biasa ambil tahu. Betul. Jadi hari ni rezeki kita lah. Topik yang kedua. Tak mau baca. Topik kedua. Masalah saya lupa. Okey. Yang ni agak seram sikit lah. Tak siapa seram. Sebab dia berkenaan benda yang saya kalau cerita saya agak meremah. Tak siapa meremang. Sebab dia kisah kayu tongkat nenek kebayan. Alamak. Nenek kebayan ni jangan main. Weh, Jangan main, Cik. dia tak habis sebut tau. Dia tak habis sebut. Saya duduk tengok kat belakang ni. Jangan. Okey, kisah tongkat kayu. Kisah kayu tongkat nenek kebayan. Kisah kayu tongkat nenek kebayan. Okey. Dari mana abang dapat ni bang? Okey. Cerita dia ni masa tu lah. Okey, pertama kali lepas kita buat batu tadi. Ni kisah. Lepas kita sambung. buat batu kan. Dia bukan sambung. Pernah sekali, masa tu saya naik banyak kali. Lepas tu saya naik. Sampai satu hari, anak saya ni, dia menegok seorang. Yang ada cuma pokok lalang. Dia tegok. Nenek buat apa tu? Dan tempat dia tegok adalah depan tu. Dekat mana? Depan ni? Depan mana? Tu kat pokok tu. Pokok yang depan suluh tu? Ya. Alamak. Macam dekat sangat tu. Dan nenek kebayan tu memang dia ada dekat kawasan sini lah. Masa tu yang sebelah kita ni semua ada lagi ke? Tak ada lah. Ada cuma masa tu belah sana dia tak ni sangat dia sebab dia lama. Masa tu baru pergi dia. Jadi dia dah tegong. Bila dia tegong, masa tu pukul 3 pagi. Yang kami duduk atas ni lah. Okay bang, potong sikit bang. Anak abang umur berapa masa tu? Masa tu dia dalam 4 atau 5 tahun. Dia boleh nampak lah. Ya. Dia boleh tegong. Dia boleh tegong. Jadi bila dia tegong tu, saya kata dia, kenapa lah? Dia kata, tu ada nenek tu duduk situ. Jadi saya kata dia, biarlah kat nenek tu. Jangan tegok dia, jangan kacau dia. Dia duduk sihat kat situ.
Kata nak kata tu tapi nenek tu. Dia tunjuk tu tapi nenek tu. Dia kata Tash, tak payahlah. Tu panggil dia. Dan lepas tu kejadian pelik berlaku lah kereta saya mati enjin 3 kali. Dekat mana? Turun. Sini? Dekat turun lah, jalan turun. Masa nak turun? Masa Hari lain lah? bukan hari yang sama. Hari yang sama? Hari yang sama. Jadi bila dah dia tegak tu, saya pun cakap lah. Kali pertama tu memang ada bunyi-bunyi pelik lah. Bunyi-bunyi pelik. Lepas tu saya kata lah, mungkin kereta ni problem lah. Lepas tu saya buka bonet, check apa semua. Tak ada apa, start ini jalan balik. Kereta hidup. Okay. Faham. Turun sikit lagi, mati pula enjin. Jadi kali ketiga mati, saya berasa meremang. Dan angin pun mendayu-dayu datang. Weh, ni angin baru mai. Wih, abang. Jangan panggil bang time-time ni bang. Tiba-tiba angin mai tau. Saya nak balik dengan selamat. Angin masalah abang cakap angin mai. Weh, apa semua okey ya? Apa tak nampak apa kan belakang kami kan? Tak nama apa? Tak, bukan tanya hang je bang, tanya ni, follower. Jangan jawab apa siapa. Kalau okey bang, sama bang. Sama. Okey, lepas tu kali ketiga saya cakap kalau apa yang ada dekat sini, apa yang ikut kami balik minta turun lah. Minta turun lah. Sebab kami ni nak balik lah. Kata jangan kacau kami lah. Sebelum apa-apa kami buat lah. Jadi bila saya cakap macam tu, rasa meremang tu tepi saya. Rasa meremang tu ada tepi saya. Bila ada tepi saya pun baca ayat kursi sekali. Saya katalah sebelum aku pancung hang, lebih baik hang belah. Dia kata macam tu lah. Dia kata gitu. Bila kata aku tu, saya masuk balik lah kereta, dari start enjin dan enjin hidup. Sampai rumah balik. Sampai Pendang lah. Ya, dah sampai Sungai Tani masa tu. Sungai Tani ya. Jadi, naik kali kedua, kali ketiga, sekali lagi anak saya tegur. Tapi saya fikir mungkin biarlah. Kan, biar dia. Sampai satu masa tu, saya nak ke Kolam Puteri. Atau Lok Naga lah. Kolam Puteri ya. Dah Lok Naga tu. Melalui Batu Kapai lah. Bila saya lalu kat situ, saya berasa hati macam kata ada nenek dekat situ. Ada nenek yang tunggu dekat situ. Tapi saya fikir macam biarlah, kita tak mau kacau benda-benda ni. Kita tahu tempat dia kan. Memang ada kan. Jadi kita tak mau kacau mereka lah. Jadi kita cuma jalan, buat tak kisah ke dia lah. Sampai satu hari tu, jalan-jalan, saya berasa macam ada satu benda yang dia tinggalkan dulu saya. Jadi saya pun pergi tempat tu. Pergi tengok. Faham. Bila saya tengok, ada kayu ni yang bersandar dekat pokok. Jadi saya katalah, nenek, saya ambil kayu ni. Tak kisahlah nenek bagi ke tak bagi, saya nak ambil. Sebab salah satunya kayu ni cantik. Kayu ni cantik. Tapi bila saya balik ke rumah, memang saya letak dekat luar dululah. Saya letak kat luar seminggu. Sebab memang betul orang tua jangan bawa masuk satu barang dalam rumah kalau dia baru. Kan jadi tak seminggu. Lepas tu saya bawa masuk lepas seminggu. Saya duduk bersema-sema dengan rumah, tiba-tiba bunyi seperti ada ramai di depan rumah. Pukul 2 petang atau 3 petang. Seorang orang. Tapi bunyi tu lebih kurang dalam minit 2 macam tu je. Sekejap sangat. Tak lama lah. Bunyi sekejap sangat. Bunyi macam ada riuh rendah macam ni lah. Riuh rendah. Tapi sekejap saja. Bila ada bunyi tu, saya kata, ada orang kat luar tu. Saya suruh rumah tengok. Sebab siang, waktu siang. Bila dia buka pintu, dia cakap tak ada apa-apa. Dia cakap tak ada apa-apa. Kebetulan masa tu, saya live berniaga. Dan saya end live. Lepas tu saya check balik video tu. Memang ada bunyi seperti orang tiup angin atau macam dalam live tu. Dan masa tu kebetulan saya pegang tongkat ni. Kalau siapa nak tengok boleh tengok lah. Bagi mereka tengok. Ni tongkat dia ni tongkat dia. Dia punya dalam simpanan abang berapa lama dah ni? Kalau ikut dalam simpanan tu mungkin antara 3 bulan atau 2 bulan.
Oh, baru lagi. Ya. Oh, Patut ada angin. baru lagi. Barang panas ni. Alamak. Tak cantik ke? Tadi saya ingat macam batu ni. Saya nak try jugalah pegang. Tapi dah kata dalam 3 bulan. Nampaknya saya tengok sajalah. Dia kosong lah ni. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya lagi tak tahu bang. Saya minta izin nak pegang. Boleh, silakan. Bismillah. Besok kena kepala saya. Rare weh. Maleficent. Maleficent. Dia memang asal macam ni. Memang macam ni. Dapat macam ni lah. Weh. Kau weh. Yang ni umpama macam dia letak satu Batu. Mungkin itulah. Mungkin batu tu kan. Ya. Kita tak tahu lah. Tapi saya tak pernah tak. Yalah, kita agak lah. Kita agak lah kan. Sebab dia memang macam tangan satu benda yang memegang. Pegang, pegang tak apa lah. Oh. Ada siapa yang nak tunjuk dia buka galeri. Kita nak tunjuk gambar apa nama limau kan. Sat kita cari. Saya kita cari tu. Push. Tapi masa abang bawa balik kayu ni bang, abang tak rasa something ke apa ke macam kot dah abang mimpi nenek tu mai balik ke apa Saya ke? tunjuk dekat sikit kat kita punya ni. Kat kita yang follower belakang. Kalau ikutkan ada lah, tapi sebab saya ni banyak mimpi. Okey. Jadi bila dah banyak mimpi ni, saya tak terfikir ke dia. Sebab saya biasa mimpi bunian yang perempuan lah, yang duduk bercerita bersembang, tapi dia cuma sekadar macam dia tegur saya saja. Dia bertegur saja. Dan lepas tu pula bila malam pun saya kalau kata nak tidur, saya kata akan tidur sajalah. Saya akan baca apa yang patut lah. Tak berat. Kayu ni ringan je. Ringan. Ringan. Ada orang dengar orang gelak. Ada orang komen kata dengar orang gelak. Apa janganlah. Apa janganlah. Hari ni bukan paranormal. Hari ni kita nak dengar cerita. Tapi nenek kebayan tu, abang pernah tengok dia sendiri ke? Ataupun anak abang je yang bisa Anak tengok? saja yang bisa tengok. Dan saya Mazat, sendiri cuma dapat tahu kalau Tolong ada slide orang ya. pandai-pandai, dia orang macam dia orang macam dia orang sampaikan kat saya, ada yang orang biasa nampak, dia cakap ada nenek dekat belakang rumah. Okey. Kebanyakan lah yang cakap tu. Okey. Tapi kita tak terfikir datang daripada dia, mungkin ada had lain. Kita tak fikir. Sebab kita macam memang rumah saya ada gangguan, banyak gangguan, tapi saya tak pernah ambil puas. Tak Sebab ambil tak kisah tahu, sangat. Lebih pada buat tak tahu sangat. Saya mengembang ni bang. Okey, inilah kisah dia. Ya. Okey. Tongkat daripada nenek kebayan. Tongkat kayu nenek kebayan. Okey. Sebelum tu kita baca komen dulu. Kita baca komen Abang Wi baca komen. Saya baca komen. Hang kena cari tu gambar yang abang tu. Kat mana? Galeri. Galeri ya. Galeri Panglima Petaji. Okey. Kat Facebook apa? Facebook sorry. Kat mana? Galeri Panglima Petaji. Buka Panglima Petaji. TikTok. TikTok juga. Okey. Okey. Saya baca komen dulu Okey, silakan. Video seakhir belakang Amir pun saya nampak tu. Mana? Okey. Lepas lihat. Kena kopi songkok cari pokok. Mak Nabil, Amir kan minat Granny. Hello tu nenek kebayan. Foto apa? Granny Lay. Amir cegat. Biasa Amir. Dia tak takut bukan Amir ya. Pak Ngah kalau bak laluan Gunung Jerai ni tak mustahil semua ni. Niat naik niat elok lah dia. Daun lalang belakang goyang tadi. Angin kot. Di belakang saat tadi. Okey, bang yang mana? Okey. Biasa. Kiasan, Amir jangan buat takut sangat. Kalau takut pakai pampers. Jumuk. Nas, Waalaikumsalam Nas. Ada kat atas pokok tu. Belakang ke? Apa sajalah. Apa ni kan? Waalaikumsalam semua yang mana baru masuk. Terima kasih. Yang ni yang tadi duduk batu. Okey. Saya kita Ini tunjuk. slide sebelah dia. Pak An, Waalaikumsalam Pak An. Nampak batu tu? Luqman Hakim. Nampak ada bibir yang tersenyum. Batu ada bibir. Okey. Nampak. Ada orang tanya abang. Kayu kemuning ke?
Bukan, saya pun tak tahu. Bukan kayu kemuning. Saya pun tak tahu. Kalau ya pun kami tak tahu, kalau bukan pun kami tak tahu. Kami tak tahu. Kita tak mau nak declare lah. Macam ni lah saya dia. Saya tongkat lah. Tunjuk dekat sikit boleh. Tadi dah tunjuk lah. Ada orang yang baru masuk pun dah tengok. Tolong Ustaz. Nampak sini tengok. Dekat. Kita tunjuk lagi sekali. Okay. Kita tunjuk lagi sekali. Pokoknya duk kata nampak biru lah. Dia colour coklat lah. Kayu lah, colour kayu lah. Kita sebab lighting kita. Lighting kita di situ jadi nampak colour biru tapi betul-betul dia colour kayu lah. Dia colour kayu lah. Kopi ni cap senapang. Abang kita kata kopi sedap. Aku rasa lain macam tu. Okey. Kayu ni mana? Suara siapa yang gelak tadi? Ha? Kayu Ni ni lepas tu kita ambil select. Sebab kita takut dia rosak. Jadi bang, sepanjang Saya baca komen. okey, baca. Ada orang tanya suara siapa gelak. Wallahualam, saya tak dengar. Apa Amin dengar? Aku saya tak dengar. Dia kata ada suara perempuan gelak. Ya betul, kami dengar ada suara perempuan gelak. Saya dengar gelak. Mana ni? Ya, semua pakat dengar ketawa. Dia duduk kapit kaki dia tu. Abang tak bawa tanduk unik ke? Oh ini. Ini tak ada kena-guna. Tak kena-guna. Memang ada lah bang tu. Dah. Minta kanda kita ulas sikit. Sikit saja pengalaman kat tapak istana lama. Ni Sagi. Sagi last. Ini yang tajuk yang keempat. Tajuk keempat. Ingat Meh, ingat Okey ya. Salam Abi. Waalaikumsalam. Rindu nak hiking track komando. Best tapi ada gangguan kat kawasan checkpoint Kepala Gajah. Waalaikumsalam semua yang baru masuk. Terima kasih. Kayu apa tu? Kayu tongkat nenek kebayan. Okey. Rare Meh. Rare. Kayu gaharu ke? Bukan. Ringan je, ringan. Kirim salam member tu. Ada orang kirim salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saudara bertiga. Tak ada pi haunted place ke? Okey, malam ni kita hanya sembang santai. Seramnya cerita lah. Mat Pat. Kirim salam kat Parlimen Bertaji. Waalaikumsalam. Okey. Awang hitam. Cantik. Baik. Terima kasih. Malam-malam pergi mandi Alok Naga best. Janganlah, kami tak bawa baju. Tak bawa baju. Okey. Kita nak tunjuk satu gambar. Bukanlah satu gambar. 3-4 gambar jugalah dekat kita punya follower. Tapi sebenarnya abang nak tunjuk yang mana? Kita tunjuk yang batu dulu lah. Okey. Dia lebih kepada biar abang tunjuk. Dan abang explain. Abang explain. Okey, baik. Daripada sini bukannya. Sini. Jadi kita nak tunjuk senang lah. Boleh? Boleh. Abang boleh. ke sana. Abang boleh bangun ke? Boleh. Abang boleh bangun. Jadi kita nak tengok tak nampak dia punya ni. Nampak tak dalam dia? Okey, nampak ni dalam tu. apa? Abang dekat sikit. Dia kena zoom sikit. Okey. Dekat sini kita nampak lah. Mata, kelibat mata. Mata dua biji. Betul lah. Mata dan dia punya serban termasuk janggut dia. Keliling putih. Okey, ada yang boleh nampak tak? Nampak dua kami nampak. Okey, nampak Yang ni yang batu. Yang ni yang batu tadilah. Bantu kunci ke. Tu ada muka. Ya, tepi ni ada muka rimau. Tapi saya tak gulatkan dia. Okey, nampak Okey, sekarang nenek tongkat. Lepas tu kita akan pergi ke tiga lah. Yang cerita ketiga lah mana? Penunggu. Okey. Nampak jelas. Semua nampak jelas. Alhamdulillah. Yang kalau nampak tu alhamdulillah. Yang ni tongkat, yang ni. Yang ni tongkat. Okey. Okey, ni kita akan pergi babak ketiga. Babak ketiga. Babak ketiga apa dia, Abang Wi? Babak ketiga apa dia abang? Okey, tak apalah saya beritahu dia lah. Harimau penunggu Kolam Puteri. Harimau penunggu Kolam Puteri. Okey, cerita dia macam ni lah. Okey bang. Dekat atas Gunung Jerai ni, kita tak nafikan memang ada benda-benda gaib atau makhluk-makhluk gaib lah. Betul? Yang sama ada seperti bunian dan juga makhluk-makhluk lain lah. Betul? Okay, Yang berimejkan binatang pun ada. Ya, yang berimejkan binatang pun ada. Dan daripada golongan-golongan jin. Okey. Golongan-golongan jin kita tahulah bentuk rupa macam-macam. Ya. Tapi salah satunya adalah harimau.
Harimau antara hierarki yang tinggi ke macam mana? Ya, hierarki yang tinggi lah. Yang berpangkat tinggi lah biasanya. Hmm. Mereka ni dia akan menjaga seseorang lah. Sama ada orang-orang dulu. Jadi kita tak pasti sama ada dia menjaga siapa lah. Hmm. Cuma yang pastinya dekat atas Gunung Jerai ni, kalau ikutkan satu masa dulu, memang ada harimau lah. betul lah dia ni. Tapi Okey, sama bang. tapi ada 4 ekor tak silap saya harimau putih yang bersaiz seperti 4x4. Oh, loh. Bang. Tu besar sangat tu bang. Ya, Sekok. seekor saiz dia besar. Oh, loh kau. Tapi bukan alam kita. Jalan alam sana lah. Okey. Saiz dia dan 2 ekor berada di sebelah situ. Seekor di atas gunung Padang dan seekor lagi dekat Kolam Puteri. Oh, mereka tak duduk sekali. Ya, cuma dia orang Kira round lah. Ya. Duk jaga lah. Jangan pagi-pagi bang. Okey. Sekok besar. 4x4. 4x4. Wih, Ya. Triton. kau. Besar dia. Kalau kata nasib-nasib orang yang pernah nampak memang selalunya akan berselerak lah. Tapi dia tak pernah kacau, tak pernah makan lah orang. Cuma dia hanya menunjukkan diri dia. Menunjukkan yang kata dia ada. Dan pernah juga terjadi kelibat tu memang banyak kali kita nampak lah. Oh ya. Dan orang lain pun ada nampak. Cuma yang mana tahu yang pernah naik atas Gunung Jerai ni, dia akan cerita dia pernah nampak. Tak semua orang lah, tapi ada yang pernah nampak. Besar dia tu. Dan saya punya cerita. Saya punya cerita. Okey. Cerita ni dalam lebih kurang 6 bulan, 5 bulan lepas. Faham? Tahun ni jugalah. Tahun ni. Okey. Saya naik nak pergi mandi ke... Masa tu saya baru tahu tapak Kolam Puteri. Sedangkan sebelum tu saya selalu pergi ke Alok Naga. Sebelah lah. Sedangkan dia sebelah saja. Abang tak tahu. Saya tak tahu. Oh, okey. Saya cuma fikir satu lopak ayak je lah. Tapi saya tak tahu di situ ada Kolam Puteri. Ya. Jadi saya akan naik, saya pergi mandi ke Alok Naga. Saya naik, saya akan pergi ke Alok Naga. Tapi satu hari itu saya dapat rasa macam dekat situ ada lagi satu tempat yang dipanggil Kolam Puteri. Jadi saya ni masa hari nak pergi ke Kolam Puteri tu, masa saya berjalan saya rasa saya diekori oleh harimau. Sebab saya berasa macam dekat dalam hutan macam ni ada macam benda yang pijak mengikuti. Dan kelibat mata saya berasa macam ada benda ni yang hati mengatakan adalah harimau. Jadi bila saya jalan, saya cuma hanya reli tengok. Bila saya pusing tengok tak ada. Lepas tu sampailah ke Kolam Puteri. Bila sampainya di Kolam Puteri, saya kata kat orang rumah, ambil gambar kat. Dia pun ambil gambar di sekeliling kawasan tu, termasuk saya lah. Jadi bila dah dia ambil, saya pun mandi lah. Lepas tu mandi. Bila mandi, saya balik ke rumah. Bila balik sampai di rumah, saya cek balik gambar. Saya cek balik gambar dan saya nampak ada harimau tu yang sedang jilat ayak atau minum ayak dekat Kolam Puteri tu. Ya, betul. Nampak jelas harimau tu. Dan lepas tu kebetulan anak menakan saya balik. Anak menakan saya ni dia ada satu mata hijab yang boleh nampak benda-benda gaib. Tapi dia bukanlah kata direct nampak, tapi dia macam bila dia terpandang satu benda tu dia akan nampak. Ya. Jadi bila kita kata dia ngah Patam merasa macam ada benda tak kena kan. Lepas tu kata dia cuba pejam mata tengok. Dia pejam mata memang dia kata, Patam dekat depan rumah ada harimau. Oh, lama depan rumah bang. Ya. Mereka ikut lah. Dia ikut balik. Oi, mak. Jadi saya kata kat dia, agak-agak ngah boleh bercakap tak dengan benda tu? Dengan harimau tu lah. Kita kata boleh bercakap tak? Dia kata tak tahu. Dia cuba. Dia kata bagi salam dulu. Bila dia bagi salam, pertama harimau tu tak jawab. Kali kedua harimau tu jawab. Saya kata dia cakap saya, Pak Tam dia jawab. Okey, kalau dia jawab, cuba tanya dia datang dari mana. Jadi dia cakap dia datang dari gunung yang tinggi. Dia arah lah. Jadi bila dia cakap datang daripada gunung yang tinggi tu, saya dapat tanggap, oh okey Gunung Jerai. Jadi memang gambar tu kebetulan. Jadi saya kata kat dia, okey kalau macam tu Angah cakap dengan dia, pergi balik lah. Kata saya tak perlukan dia sebab dia cakap dia nak jaga saya. Bila saya selalu naik situ dia nak jaga. Saya kata tak payahlah, Allah boleh jaga saya, jadi balik. Ya, kita tak mau terikat. Tak mau terikat. Jadi bila kata balik tu,
saya tanya anak makan tu, dia kata, okey Pak Tam, harimau tu sama besar dengan truk 4x4 dia kata. Hulu. Besar dia kata. Kau. Macam lori pickup dia kata. Besar. Oh. Dia main cerita-cerita dinosaur ni bang. Ya, besar dia kata. Besar. Lepas tu bila dah dia kata begitu, saya pun kata tak apalah, kata yang penting dia balik. Memang dia balik. Jadi dalam titi Panglima Bertaji, saya ada kawan yang boleh buat rawatan-rawatan Islam. Jadi dia ni boleh scan. Dia boleh tengok benda-benda gaib ni lah. Dan dia boleh scan. Jadi saya minta bantuan dia. Saya kata, boleh tak tolong tengokkan apa yang berlaku apa semua. Dia cakap, okey, kemarin dia kata ada seekor harimau depan rumah, dia kata. Tapi harimau tu balik. Saya tanya kenapa dia balik. Dia cakap sebab Khairul suruh balik. Dia dengar cakap lah. Dia dengar cakap. Jadi dia balik. Jadi bila dia kata apa macam tu, saya kata okey, jadi terbukti benda tu betul. Lepas tu 2 minggu lepas tu datang lagi 4 orang sahabat saya, nak sebut nama. 3 orang. Termasuk 4 lah. Dengan Tok Mat. Tok Mat. Okey. Jadi kami pergi. Kali tu pergi, saya bawa dia orang nak tengok lah tempat tu. Kolam tu lah. Kolam Pusi dan juga apa nama Alok Naga. Okey, faham. Okey, sampainya di satu pokok. Ada satu pokok dekat situ macam gerbang. Memang ada harimau tu yang duduk di bawah pokok tu, yang sedang macam memerhatikan lah. Mematikan kiri kanan dia tu. Jadi bila saya nampak harimau tu bangun, dia masuk melalui pokok tu, tembus dan hilang. Abang nampak? Ya, nampak. Pokok tu macam pintu gerbang lah. Ya, jadi yang nampak bukan saya, termasuk dengan Tok Mat. Jadi itulah gambar harimau yang kita dapat tangkap. Yang ni bang, yang ni. Ya. Yang ni bila gambar ni? Kalau boleh kopi masuk dalam ni kan, buka balik hari ni, nanti boleh zoom. Okay. Ataupun shot. Okay, kita boleh tunjukkan lah. Sekirin shot. Sekirin shot. Lagi senang. Jadi kita boleh tunjukkan lah. Okey. Untuk yang mana nak tengok. Ni bila ni gambar ni? Gambar ni saya tak pastilah bila, tapi saya berasa mungkin dalam 6 bulan dan 5 bulan lepas. Nampak dia punya misai apa semua. Ya lu. Nampak? Boleh pergi tunjuk. Apa kena tengok ni? Okey. Ui bang, yang ni ke mata dia bang? Tu sini saya tunjuk. Ni mata dia, ni mata tu mata. Tu mulut dia tu duduk jidat ayat, lidah dia tu misai kiri kanan. Nampak tak? Nampak misai. Ni ke hidung dia ni nampak ni. Ni hidung dia, ni lidah dia ni nampak ni. Tahu. Okey, tunjukkan kita ni. Ni kepala dia. Tak kepala dia, kepala sedikit. Nampak tak? Kita minta abang tunjuk abang explain kat depa lah. Sebab apa kalau sekejap lagi saya tunjuk bang, Dia tunjuk benda lain. sekejap lagi dia jadi T-Rex. Okey, baik. Kita pergi tunjuk. Okey, saya tunjuk tu. Mana dia? Screen. Okey, dalam bulatan tu, cuba tengok betul-betul nampak ni adalah mata dia, mata kiri kanan. Ini mata dia, tu nampak tu. Okey, ni adalah misai dia, ni termasuk lidah dia. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak? Mata dia. Nampak. Mata. Jelas. Okey, nampak? Misai. Okey, ni adalah badan dia naik ke atas. Okey, nampak komen nampak. Okey, nampak Lima putih. Okey, nampak lima putih kan? Nampak kan? Pakai Amir punya. Nampak jelas Okey. Clear. Clear. Okey. Kabel tadi. Yang ni dapat clear bang. Memang nampak jelas ini. Jelas. Okey. Sekejap kita baca komen dulu bang. Saya seronok tengok ni. Kira muka dia pun besar, mau tak besar apa 4x4. Ya. Ni ke mata dia mana bang? Ni. Tu mata. Hidung dia, mulut dia. Nampak lidah dia, misai dia kiri kanan tu. Misai ni telinga dia. Nampak atas telinga dah. Nampak jelas? Jelas bang, jelas. Syahrul Azwan.
Saya rasa hijab saya terbuka. Saya boleh nampak Abang Awi duduk tengah-tengah. Wajah. Tak. Dia benda wujud. Dia benda wujud. Ni live di tapak mana tuan? Dekat Gunung Jerai. Dekat dengan Padang. Dekat dengan Padang. Okey, boleh ceritakan sikit sejarah Batu Kapai? Yang tu kita akan masuk topik yang ke-5. Okey, tapi banyak lagi. Banyak lagi. Abang K, Waalaikumsalam. Mak Nabil, saya nampak harimau dekat baju Abang Awi. Ya, memang ada harimau. Yang ni memang nampak. Yang ni hampir mana-mana pun nampak. Punca betul, hijab terbuka lah Abang Awi duduk tengah. Penjaga waris. Lama tak naik atas. InsyaAllah ada rezeki kita boleh naik sekali bang. Cik Ros, halo. Kalau ambil kucing pun takut. Ni kan pula harimau. Rasa macam pernah dengar cerita ni. Jangan disebut. Cerita apa ni? Ayahanda Nenen kau ajak tu. Alright. Kami mau Abang Awi bersila. Jangan. Hari tu masa dia bersila pun teruk. Dah macam orang paralyzed tak bangun. Kacau mebeng main depan rumah. Kerap sangat. Itulah kerana benda ni kita okey bang. Dia saya tak tahu perbezaan antara pendamping dan khodam. Okey, pendamping khodam. Yang mana satu? Pendamping yang mana satu? Khodam ni. Okey. Pendamping ni dengan khodam ni sebenarnya lebih kurang Sama. Pendamping ni yang diambil untuk menjaga dan khodam ni pun diambil untuk menjaga. Pendamping ni kita ambil dia untuk damping kita untuk tolong buat kerja kita. Apa-apa kerja pun dia boleh buat. Ya, yang kadang pun sama juga kita boleh mengarah. Jadi dia sama. Kecuali leluhur. Leluhur, pendamping dan kadam ni beza. Leluhur ni? Maksud leluhur ni adalah keturunan, darah keturunan. Tok nenek kita yang lalu dan kita adalah ni keturunan dia. Jadi darah dia duduk dalam ni. Jadi contoh katalah tok nenek kita lah. Dia ni adalah seorang pahlawan atau raja ataupun sesuatu yang hebatlah satu masa dulu. Jadi dia ni diamanahkan untuk menjaga anak cucu. Contoh kata dia ni seorang pahlawan pendekar. Mak dia berkata hitam, kepala lima hitam lah. Hitam. Sampai nanti tolong jaga anak cucu kita baik-baik. Jadi mak dia pun meninggal. Bila sampai ke dia pegang kata-kata tu. Amanah dan amanah tu. Amanah dan amanat tu. Jadi bila kata dia pegang amanah dan amanat tu, bila kata dia dah mati pun kharin dia masih membawa amanah dan amanat tu. Jadi dialah yang membawa leluhur ni sampai ke kita lah. Jadi bila kata yang tu sampai satu masa kita pula jenis lemah semangat. Jadi bila lemah semangat mudah dia merasuk atau masuk duduk dengan kita. Bila kata kita perlukan bantuan dia akan tolong. Saya dengar. Abaikan. Alamak. Ui, lah. Ni dengar ni. Abaikan. Dengar orang teriak. Apa dengar ke? Dengar? Dengar orang teriak. Dengar orang teriak. Pacuk belakang ni. Belakang ni. Apa dengar kan? Follower kita semua dengar kan? Apa dengar weh? Wih, kau wih. Belakang kepala. Dia belakang dia betul bang. Tangkap belakang. Okey, jadi itulah yang dikatakan leluhur. Tapi kalau khadam dan juga pendamping. Khadam dan pendamping ni benda yang diambil. Sampai satu masa seseorang ni dia perlukan untuk buat kerja kebun ataupun jaga keluarga dia. Jadi dia akan jamu dan puja. Sehingga datangnya pendamping tu daripada alam gaib. Sama ada diri dia tu daripada baik atau jahat. Jadi itu adalah pendamping dan khadam. Adakah disebabkan tu terjadinya saka? Ya. Itulah berlakunya saka. Tapi banyak orang yang tak faham. Depa kata leluhur tu saka. Bukan. Itu yang kita nak jelaskan sini. Leluhur tu benda lain. Leluhur ni bila sampai satu masa kita nak meninggal, kita boleh meninggal dengan senang. Itu adalah leluhur sebab dia mai daripada keturunan kita. Tapi kalau khadam dengan pendamping ni sampai satu masa kita nak meninggal, kita kena wasiat atau serahkan kepada waris. Kena transfer ke orang lain? Ya, kena transfer ke orang lain. Jadi kita kena wariskan dia kepada orang lain. Kalau kita tak wariskan dia kepada orang lain, kita susah nak mati masa tu. Kalau orang tu terima? Kalau orang terima, kalau dia tak terima, sakitlah kita dulu. Sehingga ada orang boleh clearkan dia daripada kita.
Kira kalau 5 tahun tak ada orang terima, tak mati. Ada pengalaman saya biasa jumpa dengan seorang yang terlantar selama 11 tahun. Allah. Sebelah tu bang. Yang mengamalkan ilmu cermin. Apa? Ilmu cermin. Ilmu pengasih ataupun ilmu cantik-cantik. Oh, jadi- panggil ilmu cermin. Ya, jadi dia cuma ada satu ayat yang dia dapat, dia amalkan daripada keturunan dia. Sampai satu masa dia duk baca dekat cermin setiap kali dia sikat rambut atau Oh. Jadi bila dia meninggal, bila dia sakit terlantar selama 11 tahun, sehinggakan kami pergi jumpa, cakap apa benda yang mengamal untuk dilepaskan, baru dia boleh pergi lepas seminggu pada tu. Lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi maksud dia tengok cermin dan Dia baca ayat tu, dia macam tu dia. mantra tu. Dia bukan macam susuk lah. Bukan. Dia lebih seri muka lah. Dia penyeri muka. Susuk pun sama juga. Susuk kalau kita orang yang pakai ni, dia pun susah nak mati lagi mana dia tak buang. Tapi kalau kata dia mati masa tu, memang nak kena buang benda tu, agak susah lah. Itu Okey. perbezaan dia. Perbezaan khodam, pendamping dan leluhur. Leluhur dan saka. Cakap lah 4 lah kita. 4 lah. Jadi bermaksud dia semua ni berbeza. Berbeza. Daripada leluhur. Ya, berbeza. Leluhur. Leluhur tu beza. Berbeza. Faham lah. Okey. Ha. Saya nak tanya, Ha. ni minyak apa? Okey. Dia terbuka dengan tudung dia terbuka dengan ada separuh satu macam punya shining apa semua. Lepas tu dengar okey. bunyi kat Ya, belakang. tiba-tiba tadi dengar bunyi kat belakang. Ni semua tak cantik kan? Ni semua tak cantik. Ni semua macam kita nak tutup lampu semua balik. Cerita dia macam tu lah. Okey, cerita dia macam ni lah. Bulan puasa tahun ni lah. Baru ni. Ya, baru lagi lah. Okey, baru ni. Saya naik ke Padang. Padang Tok Syekh. Bulan pukul 2 petang. Okey. 2 petang, saya naik jalan-jalan. Tiba-tiba saya bau wangi. Okey. Jadi bila saya bau wangi, wangian tu tak pernah bau lagi dekat alam. Bukan sewangi kasturi ke apa, bukan? Bukan. Dia Jadi boleh wangi dari tu. wangi daripada tu. Dan tak pernah saya bau wangian tu. Jadi wangian tu pula bau 2 kali. Jadi kali pertama saya berjalan bau, lepas tu hilang. Sekejap lepas tu bau pula. Jadi bila bau kali kedua tu saya cakap, boleh tak saya nak bagi kat saya sepotong? Minta ni. Ya. Biarlah. Boleh ambil cu. Ni ya. Oh, dia bagi tu weh. Dia tak bagi terus, tapi ada saya dapat dengan satu pakcik, dia kata ada orang nak minyak ni. Jadi dia suruh kat saya. Dia pakai perantara. Ya. Dia pakai orang tengah. Oh, dia tak bagi terus, dia bagi Ya, kat satu pakcik. perantara. Ya. Hmm. Boleh ambil bau kalau nak Pakcik tu orang betul ke apa? bau. Orang betul. Orang betul. Tapi dia ni bersekutu dengan tanah lah. Oh. Dia ada bagi nama apa minyak wangi apa ke? Tak ada. Sebab saya bawa minyak wangi ni, saya dah tanya dekat banyak kedai-kedai yang jual minyak atas, termasuk minyak wangi lain lah. Memang dia orang cakap tak ada bau wangian ni. Okey. Walaupun saya pergi, masa saya sampai, saya kata, ada tak wangian ni? Oh, ni kasturi bang. Ada yang, oh ni bau Firdausi bang. Dia buka cium. Bukan bang, tak ada. Walaupun bersusun beribu minyak wangi itu, Tak tak ada sama. satu pun. Tak sama. Tak ada satu pun. Dia dapat tu asal memang banyak ni ke macam mana? Tak, penuh botol. Penuh. Ni kira abang pakai ya? Ya, lepas saya pakai, lepas tu saya terfikir sayang. Hmm. Jadi saya tak pakai, dah saya simpan banyak. Abang tak try minta lagi ke apa bang? Pernah juga. Hmm. Tapi belum sampai seru. Belum lagi sampai kot. lagi bang. Mungkin dia tak nak bagi. Dia pun tak bagi tahu apa minyak ni ada khasiat ke apa ke tak? tak ada bagi tahu apa. Boleh saya nak bawa. Jangan dia tengok abang. Jangan tengok bang. Jangan dia tengok Saya abang. pun start kereta. Start kereta. Apa packing barang lah ni? Apa packing? Apa packing semua? Sebab tadi dia tak tengok belakang. Dia rajin tengok belakang pula. Dia dah mula start tengok belakang. Abang bisa kena pukul dengan lelaki berat 120 kilo. Jangan pukul abang ni. Jangan. Aku takut. Tapi minyak ni abang Wi bau dulu lah. Saya pasal apa saya? Sebab apa-apa abang Wi kenal lu. Ungkok kan. Saya ke belakang sikit. Saya bau ah. Ya, betul. Bau dan pakai boleh ke? Boleh. Saya bau Tapi dulu. saya abang lah, kalau pakai ni, Ha. lagi bernafas pun akan bau dia lagi. Oh, Walaupun sapu dekat tangan. Allah. Saya bang ada orang duk memanggil di belakang ni bang. Hui. Dah bau. Tak pernah bau ni. Kalau malam Jumaat ke apa kita tahu bau tu. Malaikat subuh. Malaikat apa. subuh ke kan. Malam ni malam Jumaat ke apa kita tahu.
Allah. Kau. Dia kalau biru ke? Tak, hijau. Hijau. Calik. Betul ya, lampu kalau biru. Sikit lah. Calik sikit ya. Jangan ambil banyak sangat. Bukan Sikit, senang eh? nak dapat ni. Yalah. Okey. Betul? Tak dia. Nak baca apa kah? Dia penuh Sapu ya? kat. Tak payah sapu kat badan semua. Okey, biar Kurang. tak kita tengok bau dah. Nak hidu Apa ah? yang kurang? Ikut lah. Cak hijau tu penuh. Lepas tu biar ah. Biar. Allah. Bawa kat kamera nak bau juga. Kalau tak no. apa. Han nak hidu kat mana skrin? Lagi yang jilat skrin pula lagi apa Ambil share mana? Boleh ambil. Ui, berani. yang tu banyak tu bukan sikit. Ada siapa nak cuba? Nampak apa nak buat? Ah, Apa nak buat? bau kau nak calik sikit ke? Jangan bawa balik ke? Itu aku biar tu. Ni apa duduk dah belakang lampu. Saya tengok nipis dah. Tak berlemak. Ada kau yang bau. Ada benda bau. Tak pernah bang. Ni bau. Ni bang. Tak ada lah sana. Ada benda bau tu kan? Terang sikit bau Dia macam mana saya tak kat kerti kasturi lah. tapi bukan dia. Dia banyak yang kata dia nak kata kasturi tapi bukan dia. Ah, kasturi lain. Ni bau lain. Dia nak seakan Kasturi putih lain. Ah. Kasturi kuning Dia bau lain. lemak. lemak sikit. Dia bau Dia lemak. sikit. Dia ada santan kira. Bukan. 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 Kara, Kara. Kara. Peringkat. kira. Nampak sangat tak hati masak buat kopi pun meletup. Sedap kan kopi bang? Saya 120 kilo tau. Sapu ditengok sama meh. Bukan yang kena tanda. Ditengkok sama. Ya. Tapi bang betul ya bang nampak pun bau dia. Ya. Hui. Tak kira Sedap tu. Tolong pergi makan. Abang kalau boleh communicate tolong minta lebih sikit bang. Apa? Jangan bau. Benda ni. Okey, kita baca komen sikit lah. Okey, Sebelum kita topik. Abang main topik habis dah kan? Habis selesai. Dia ada tambahan sikit. Ada tambahan. Boleh, tak ada masalah pun. Boleh bang. Boleh, Kita eh? lama sikit bang. Boleh, baik, jom. Jom. Memandangkan kita 282. Okey, baik. 282 orang tengah menonton. Kita lebih sikit lah. Boleh, insyaAllah. Chan dengan Iba. Okey, saya baca komen. Sebab kami punya konsep, kita takkan tinggal komen kita punya follower. Betul Kita bang. menghargai siapa yang masuk. Betul. Mereka semua support kita. Ha. Okey, saya baca komen. Sana. Dia naik banyak. Depa kata nampak clear tu yang gambar rimau tu. Depa tanya rimau putih ke? Ya, rimau okey. Ya, rimau putih. Clear nampak, jelas nampak. Saya pernah tidur Gunung Jerai waktu pengakap. Lembah Bujang pun pernah, seram juga. Oh, tu depa kata besar. Besar oi rimau. Bergerun tengok. Syarul Azwan. Tapi saja nak share pengalaman, saja share. Pernah nampak sesuatu dekat ayak terjun Seri Perigi ke apa? Tu dekat apa nama Yan. Oh, dekat Yan. Dekat Nampak situ apa? Ada istana. Ada istana? Ya. Syarul Azwan, hang nampak apa? Amir tak habis tengok, jadi lain nanti. Memang betul, save 4x4. Naga ke? Bukan, rimau. Rimau putih. Mohon share dalam grup sama. InsyaAllah. Kalau tuan punya badan izinkan. Saya nampak kat bayang. Banyak topik syok kena waktu-waktu kemuncak ni. Tu yang kita nak minta kita punya Panglima bertaji kita kupaskan lagi. Rimau kat baju Abawi tu macam 1x1 je. Ada kat belakang. Baik, Meh. Mereka kata ada kat belakang tadi masa kita bunyi kan. Masa ada bunyi tu. Saya nampak sesuatu kat belakang. Abang kita ni boleh tengok kita punya leluhur tak? Teringin nak tahu. Cik Ros. InsyaAllah kalau ada boleh DM saya. Boleh DM Panglima bertaji. Hampa follow lah. Hampa follow tu weh. Dan boleh DM. Hampa follow. Dan hampa boleh support apa yang dia buat. Betul. Malay Warrior. Saya pun nampak sepasang mata belakang Amir. Hampa ni asyik-asyik kalau nak ada belakang aku. Asyik-asyik kalau nak ada belakang aku. Pi paranormal pun belakang aku. Ada orang tanya ni. Leluhur ni kalau dah tahu kena bawa ke mana? Kau tak tahu lagi baik. Alamak.
Macam mana leluhur? Dia kata leluhur ni, kalau kita dah tahu, kita kena ambil tahu lah mana tu. Ataupun buat tak tahu lagi bagus. 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 Cari diri kita. Saya dah kata, betul, cari diri kita. Saya dah kata belakang Amir. Seorang macam nangis kan. Sesetengah geng kata leluhur tu roh nenek moyang. Ya. Bodoh betul. Dengar saya pakai earphone. Suara apa tu? Tu kami pun dengar tadi. Dengar macam bunyi rimau. Kalau kita mimpi harimau putih itu apa ya? Saka. Itu saka. Oh ya. Dan abang kita kata. Depa kata banyak kata bunyi rimau. Okey tak cameraman? Kuat bunyi tu. Dengar macam mengaum betul ke? Bunyi dengus rimau. Kuat betul bunyi. Cameraman tak relax oh. Pali ada, pali kerja. Bunyi angin kasak. Abang Awi jangan ralik. Budak tu sekali terlepas pergi belakang. Risau tengok dia duduk main belakang tu. Apa dia? Tak tahu. Dia duduk bawah pokok belakang tu. Putih kuning belangnya. Ilmu penyeri muka ni tadi yang Abang Kai kita cerita. Ilmu cermin. Bahasa kiasan. Bunyi angin kasar. Si cantik manis. Sat nak tanya abang kita ni. Saya ada kawan amal ilmu cantik. Pelik sikit. Tapi memang mak dia suruh buat dan amal. Mungkin ilmu yang sama lah. Ya, susah nak mati kan. Dia sampai satu masa ada benda yang akan kudakan dia. Betul. Ada pro and con lah. Ada harimau kat belakang. Tu bukan Khairul ke? Ya, betul. Panglima bertaji Khairul Anwar. Betul. Syarul Azwan, Saka, Kadam, Leluhur, Pendamping dan Awi 5. 5 benda beza. Depa ada tas depa masing-masing. Wajang sama ke aku dengan depa. Ada nampak dia jenis makhluk halus ke? Bukan calang-calang punya orang ni. Kirim salam saya Hamzah Penang. Baba Takkan bapak saya? Baba Yaga, bapa kan? Bukan. Bukan. Macam dia dah cakap. Jangan pukul kandar saya tu. Saya hati balik dari KL terus pergi backup dia. 5 orang ke? Ni nak berlari pun tak boleh memang awak. Main-main wek. Bawa. Ramai kat belakang tu ada 3 orang. Tu berkecut. Abaikan yang belakang tu. Terang sikit pun macam mana. Macam kami abang tadi, tak boleh nak terang kan. Dia wangi, lebih wangi dari kasturi. Dia berlemak. Berlemak, ada lemak lah. Wangi. Dan pelik tau. Bila kami bernapas, memang bau dia. Memang bau dia. Betul lah wangi. Dia tak macam kasturi putih. Bau dia lembut kan. Uish, padu lah. Mungkin bau hang lekir. Kalau bukan kasturi. Lain macam hang ni. Sapu kat tengkok meh. Dia macam masuk terus dalam hidung. Ada harimau kat belakang. Tunjuk sekali harimau putih tu. Di Gunung Jerai mana tempat yang banyak penempatan bunian? Padang Tok Syekh. Padang Tok Syekh. Memang majoriti lah. Dia daripada Telaga sampai ke Padang adalah golongan bunian. Daripada Telaga ke bawah adalah jin pari. Jin pari ni maksudnya apa? Jin pari ni dia bukan kata bunian, dia jin. Tapi dia ni kebanyakan suka menggoda lelaki lah. Ataupun yang banyak sorok orang. Ataupun kebanyakan yang banyak mengganggu lah. Yang sorok orang ni apa ni lah? Ya. Jin apa? Pari. Jin pari. Jin pari. Awak pasal apa jin pari? Dia jin pari ni nak cakap. Dia macam, kalau kata kita pergi satu-satu tempat tu kita ada bokor gulai ke apa kan. Ataupun ni, dia orang ni, dia nak mencari sahabat. Okey. Jadi bila cari sahabat ni, dia lebih sukakan manusia. Nak cari kawan? Ya, jadi dia akan cuba berkawan. Tapi bila kawan tak mau, selalunya dia akan ambil dan sorok. Faham. Jin pari ni. Dia lawak. Saya nampak mentara guru belakang Amir. Bukan. Saya nampak penampakan mata di belakang Amir. Macam tu lah berkongsi. Bila dah berkongsi alam. Betul lah. Kalau mimpi Amir apa pula maksud dia? Kalau mimpi aku, esok aku pergi rumah hang. Okey, follow. Tolong follow. Kita punya TikTok Panglima Bertaji. Dan juga Sembang Kemas. Sembang Kemas. Hampa tolong follow Sembang Kemas yang kita pin kat situ tadi. Ya. Tolong follow dan follow Panglima Bertaji. Abang ni orang yang mencerita hebat. Orang cerita kat kita ni macam-macam. Apa yang hampa tak tahu tadi dah tahu. Satap, apa abang semua baik alhamdulillah. Tanya dia macam mana nak bezakan jin dan roh yang tak tenteram. Okay. Jin ni benda yang dah wujud ribu tahun yang lalu. Yes. Dia dah memang dijadikan sebelum kita lagi. Betul. Jadi nak bezakan dia dengan roh tak tenteram. Dia roh harim ni bila kita ni manusia ni dilahirkan dua.
Satu kita dan satu lagi jin. Okey. Keluar sekali. Keluar sekali. Jadi dia panggil Qarin. Qarin. Sorry. Roh kita tetap Allah angkat naik dah. Yang tak teram ni adalah jin Qarin. yang tadi. Qarin tadi. Qarin ni. Qarin ni yang akan melakukan balik apa yang dia buat daripada perkara-perkara yang dia buat. Oh. Contoh kata dia ni mati dibunuh. Okey. Okey, seseorang ni dia mati dibunuh. Jadi dia akan melakukan watak tu balik. Ori ni lah. Qarin ni, ya. Jadi contoh katalah sebelum kejadian dia mati, dia akan buat kucakan macam mana orang kata dibunuh kan. Jadi dia akan berlagak ke bergaduh ke riau ke menjerit ke. Jadi benda tu dia akan ulang sehingga kiamat. Dia akan buat. Ya, dia akan ulang dan terus ulang. Selagi mana dia tak tenteram. Jadi contoh kata dia di dalam rumah. Jadi rumah tu akan berlaku benda tu. Benda yang sama. Benda yang sama dia akan melakukan. Ya, faham. balik, dia akan mengulang. Jadi orang ingat itu roh. Bukan. Awak ingat? Betul. Dia Qarin. Qarin. Bang Mi Shop, jin pari boleh menyerupai awet cantik menari bogel-bogel nak goda manusia. Ya. Oh betul? Betul. Oh lama. Yang betul bang. Bogel pula. Oh kau. Bogel ni lah. Dah sejuk ni. Ya, bogel pula. Kopi pula jadi kopi Syarul Azwan, jin pari ni kalau dia laki tapi dia goda laki. Saya memang nanti nak bagi kat Anip Alustak. Siapa Anip ni? Anip malu start bang. Amir dah pesan balik segi beli tepung berai. So nak goreng cok je pedak. Hai, jangan. Diam lah. Jin puyuh ada ke? Paridah lah apa, pungkuk hamba. Jangan mula Amir. Tengok Abang Amir ni, bak cari hantu dia beranilah juga kan. Tapi bila sentuh bak awet dia serot. Okey. Tak apa, kita dah baca semua komen. Alhamdulillah. Untuk kita punya topik tambahan. Tambahan. Apa semua okey belakang? Apa semua okey? Ha? Okey dia? Lampu padam. Ha? Lampu padam. Alamak. Itu. Dia memang terpadam sendiri ke apa? Tak tahu. Tiba-tiba gelap ah. Tu semua opak tau. Semua opak kat lampu. Tapi kan, sebelum kita masuk 4 ke 5 ni lah. Aha. Saja tanya abang. Tadi yang duk bunyi-bunyi belakang kita ni apa abang? Kotlah abang boleh kongsi. Ni duduk dengan ada orang jalan ni. Ha. Duduk dengar ranting patah. Betul. Jadi saya dengar ni. Okey. Abang tolong terang. Macam yang saya kata dah tadi tempat ni pada luas. Ha. Okey. Dia dekat kawasan ni. Pertama sekali nenek lah yang ada kat sini tadi. Nenek lah. Kawasan dia. Dan satu lagi rimau tu memang ada dekat sini lah. Tadi tu dia ke abang? Ya dia lah. Semua. Yang mana yang bila kita bercerita tentang mereka ni, mereka sebenarnya duduk ada kawasan ni. Tengok aku terkejut. Aku kan. Okey. Terkejut pula dah. Okey. Okey bang. Saya tak pandai sangat isu cerita-cerita tentang Gunung Jerai ni. Tapi kita biasa bercampur. Kan? Kita dengar daripada mulut orang. Apa ni? Sorry. Kami punya kru menguap. Je. Ada yang mengatakan Gunung Jerai ni orang kata apa, terdapat lebih daripada 10 biji istana yang diraibkan. Sahih ke benda tu? Okey. Pendapat lah kan. Sebenarnya dekat atas Gunung Jerai ni dia bukan adalah istana. Okey. Dia lebih kepada perkampungan lama. Banyak perkampungan lama. Tapi tapak istana yang sebenar dia ada dekat Belayan. Di seberang sana. Ya, tapi kita cuma tak boleh buka rahsia dekat mana istana tu. Ya. Disebabkan ada golongan-golongan yang akan naik buat perkara-perkara pelik lah. Perkara-perkara sirik. Ya, betul lah. Kan, Mereka jadi- duk pakpui lah apa lah kan. Jadi kita tak boleh nak buka tempat tu. Tapi untuk atas gunung ni dia ada satu di puncak. Satu di puncak yang menghadap ke Belayan. Lepas tu yang lain tu sebenarnya adalah tapak kampung lama. Perumahan daripada bangsawan-bangsawan dulu. Oh, kira sini dulu memang ada penempatan lah. Ya, ada penempatan dekat atas gunung.
Jadi kalau kata ikutkan dulu adalah pulau yang dikatakan Pulau Serai ni. Jadi Pulau Serai ni kalau ikut dulu Pantai Merdeka tu tak ada. Pantai Merdeka? Pantai Merdeka tu tak ada. Jadi ayak tu dia parah dia lebih kepada Candi Mobuk. Sungai Batu? Ya. Jadi kalau kita tengok dia Sungai Batu tu dia adalah pelabuhan. Jadi itu adalah laut. Jadi sebelum tu lagi atas lagi ayak tu dia duduk dia ada dekat Sungai Batu, dia dekat Candi. Jadi kita adalah puncak ni adalah kawasan dulu adalah lebih pada pulau. Sehingga ayak surut sampailah boleh nampaknya Pantai Merdeka tu. Itu yang terjadi di Pantai Merdeka tu. Ya, sebelum tu tak ada. Sebelum tu Itu tak ada. adalah laut. Laut yalah. Okey, tadi kita punya follower ada tanya tu. Ingat tak? Awang hitam. Dia tanya apa? Tapak istana. Jadi Tapak itulah kata tapak istana tu memang ada. Cuma kita tak boleh bagi tahu dekat mana dia. Macam mana lah. Tapi Dia memang memang ada. wujud. Memang dia wujud. Cuma kebanyakan depa jumpa tu adalah tapak rumah lama. Tapak rumah lama. Bukan istana. Bukan istana. Cuma kita tak boleh bagi tahu rahsia sebenar istana tu dekat mana. Tapi abang pernah tengok. Tengok tu tak pernah. Tapi Tahu kat mana? ada orang bagi tahu kat mana. Okey. Ada orang nak minta abang ulas sikit pasal sejarah Batu Kapai. Batu Gapai ni sebenarnya dia adalah mitos daripada dulu lagi orang bawa sebagai sumpahan Sang Kelambai. Dia bukan sebenarnya kapai tapi dia adalah mitos. Mitos. Dia cuma hanya batu. Okey. Batu yang hak dia orang kata sumpahan daripada Sang Kelambai. Tapi wallahualam sebab ni kita belum hidup dan wujud masa tu. Dan belum kita dilahirkan masa tu. Mungkin satu masa dulu dia adalah kapai yang sebenar. Sebab Gunung Jerai ni satu masa dulu pernah ditenggelami ayak. Yang mana zaman Nabi Nuh juga zaman Nabi Nuh bumi kita ditenggelami ayak. Betul. Jadi bila bumi kita ditenggelami ayak, jadi tak nampak dasar. Sehingga kan batera Nabi Nuh tu ayak surut dia berlabuh di atas Bukit Judi. Kan? Jadi gunung ni baru nampak. Jadi mungkin satu masa dulu pelayaran-pelayaran lain datang ke sini yang mana zaman Moro Mahonsa. Sebab zaman tu orang adalah ilmu tinggi-tinggi. Ya, betul. Jadi orang dulu-dulu ilmu dia tinggi, dia boleh ketuk dan sumpah satu-satu benda. Okey, faham. Jadi tak mustahil sebuah kapal yang disumpah. Sebab kalau kita naik atas batu kapal tu bila kita ketuk, dalam dia seperti kosong. Maksud dia dalam tu kosong. Dan jadi kapal kan bila ketuk dia kosong. bergaung kan. Bergaung. Jadi dalam dia kosong. Tak mustahil dia adalah kapal. Tapi tak mustahil juga dia hanyalah seketul batu yang terdampak. Jadi kita tak tahu tak tahu. kesahihan Jadi dia. kita tak tahu kesahihan dia. Cuma itulah yang kita boleh cakap. Satu masa dulu dia adalah satu cerita yang dibawa sampai ke hari ini adalah sumpahan. Kapal yang disumpah. Jadi dia lebih kepada mitos lah bang. Ya, mitos. Okey, faham. Okey Amir. Ya. Ada apa-apa soalan tambahan ke untuk kita punya abang Panglima bertaji kita? Okey. Okey bang. Abang kira duduk di sini lah. Saya abang berniaga sini kan. Abang berniaga sini. Berapa kali abang kena kacau ni bang? Okey. Jadi Sebenarnya banyak kali juga. Allah. Banyak kali juga. Pernah juga saya ke Alok Naga. Okey. Saya nampak dua kelibat, satu putih, satu hitam yang berjubah. Kan? Bila sampainya saya di situ, dia orang lompat ke arah bertentangan. Lompat. Bukan macam lompat lah, kita kata sup, hilang. Depa macam terbang lah. Terbang. Jadi sebelah sana dan sebelah sini hilang. Pengalaman lah. Itu pengalaman lah. Lain daripada tu, daripada kaki bukit masa saya nak naik, ada seekor macam kata kucing lah, lebih kurang saiz meja ni. Kucing pula dah. Saiz meja ni. Kalau kita perasan pokok besar Kucing tadi. saya meja ni. Ya. Yang itu bukan kucing. Woi, Tinggi ni. kalau ni aku belakang. Jadi kita nampak muka kepala dia tu lebih kurang kucing. Okey. Tapi bila dia keluar daripada pokok, dia terus masuk dekat dinding. Okey. Longkang situ.
Dia masuk dini tu time temui lah. Belum. Tapi kita perasan tu adalah kucing. Cuma besar. Besar lah bang, kalau besar Ya. meja ni bang. Kalau kata harimau, dia kita boleh kenal kata harimau. Yalah, Tapi kita nampak kucing. Okey bang. Yang tu maksud dia jenis macam benda. Maksud dia macam yang benda-benda yang orang tahu. Contohnya chocolate hack. Ada? Yang ngilai-ngilai. Yang coklat hack tadi saya cerita yang hak kereta mati enjin tu. Dekat situ. Nak turun ni? Tak payah bagi tahu kat mana. Tak payah beritahu bang. Kami nak turun lagi. Kami nak balik bang. Yang jenis mengilai-mengilai bang. Okey, untuk kata yang mengilai tadi dah dengar. Kan ada kan? Dia ke tu? Ya. Ya Allah. Pasal apa aku tanya soalan ni? Kenapa? Tadi dah dengar kan? Jadi memang ada lah depa dekat atas ni. Jadi depa ni banyak. Jadi banyak dekat atas ni. Cuma kita tak boleh nak buka semua sebab rahsia alam. Jadi bang, kalau kita saya off record, boleh kongsi banyak apa macam mana? Kalau nak dengar, apa salahnya? Oh, nanti. Okey, last punya soalan. Okey. Apa dia tanya? Apa ada soalan ke? Kena Kita ambil kru? kena off record dulu baru nak tanya. Kau kena rasuk ke apa belakang ni? Ampa jangan hilang. Ampa jangan hilang. Tidur tu weh. Oi. Okey. Jadi di mana? Apalah kita tutup dengan satu soalan lagi. Last ni. Last. Daripada Maul. Ni pendapat peribadi abang lah. Okey, pendapat peribadi abang. Antara dalam banyak-banyak orang penghuni alam sebelah yang abang tahu di Gunung Jerai ni, yang mana satu hierarki dia paling tinggi di antara yang lain-lain tu? Yang paling tinggi lah. Yang saya tahu ada Puteri lah. Puteri. Ya. Puteri kat sini lah yang paling tinggi. Sebab dia ni banyak datang membantu. Kalau kata ni lah, kebanyakan kalau wali-wali ni dia lebih kepada sekadar datang tengok saja. Tapi kalau kata Puteri ni kebanyakan yang orang naik atas ni dia orang cari sebab dia ni nak guna untuk perubatan. Ke arah perubatan lah. Kalau yang mana nak jadi tok bomo ke apa-apa, banyak yang naik minta Puteri ni lah. Minta bantuan daripada Puteri ni. Tapi kalau macam tok serban apa semua tu, dia ni payah sikit lah. Sebab dekat saya tak cerita lah tadi. Sebab saya ambil 3 tu saja kan. Pernah sekali. Tolong. Daripada sana, pindah sana. Pernah sekali saya balik ke rumah. Masa tu saya naik ke Padang. Saya naik ke Padang. Tambah. Mengarut sangat tu. Tambah menceti pun dah okey. Okey. Boleh. Ui, terang. Ini dah berseluruh sikit lah. Okey bang, teruskan. Pernah lah sekali masa tu saya naik dengan rumah lepas bulan puasa lah, lepas raya lah. Saya naik saya ke Padang. Saya ke Padang, lepas saya dapat minyak wangi ni lah. Dan saya bau minyak wangi yang kali kedua. Tapi lain daripada ini bau dia. Wangi juga tapi lain daripada yang ni. Bila saya dapat bau wangi tu, saya kata macam biasalah. Saya kata bagi kat saya botol kan. Jadi saya tak dapat. Saya balik. Orang rumah cakap jom belikan lah, kata nak buat bakar-bakar makan ni. Jadi waktu maghrib tu, lepas selesai semua, saya nak solat maghrib. Bila nak solat maghrib tu, saya selesai ambil sembahyang semua, saya nampak jadah, tiba-tiba ada bau wangi dekat bilik solat. Tempat solat tu dia bau wangi, tapi wangi tu dalam 2 second je. Tak lama. Dia itu 2 second. sekilas lalu ke? Sekilas lalu je. Jadi saya tanyalah dekat yang sahabat saya yang boleh tengok tu. Saya telefon dia, saya tanya. Tadi dekat maghrib tadi saya ada bau wangian yang saya tak pernah bau. Lepas tu dia cakap apa? Bau bunga ke? Saya kata bukan. Dia kata kalau bunga ni Cik Ponti. Dia kata bunga ni Cik Ponti. Tapi kalau bau macam barus ni coklat. Coklat. Tapi ni saya kata bukan. Saya kata wangi yang lain. Dia dasar dia kata. Lepas tu dia cakap okey, nampak dah dia cakap ada seorang yang datang berserban hijau, berserban hijau, berjubah hijau dan pegang tasbih belah kiri. Dia duduk dekat padang. Dia ni dipanggil, saya tak tahulah, Syekh lah. Okay, dia datang, dia cuma tengok saya, lepas tu dia balik ke gunung balik.
Itu pengalaman. Wangi tu daripada dia lah. Daripada dia. Maksudnya dia main tengok dia balik terus. Nah, dan balik. Dia cuma main tengok si buat dan dia balik. Tu lah pengalaman tu. Faham. Jadi itu pengalaman abang kita. Oi, banyak. Sebenarnya kalau kita nak buat live dengan abang ni, boleh Dia pergi- banyak part. boleh pergi sekejap lagi sampai subuh. Dia banyak sebab apa? Cerita-cerita abang Khairul ataupun Panglima Petaji ni orang kata seronok lah kita dengar. Dia malam ni kita buka topik tak banyak. Tak banyak. Nanti bila ni kira orang kata apa atas pagar Atas pagar lah. Nanti Relax bila lah. kita balik nanti soalan-soalan akan banyak mai. Betul. Aku nak tanya ni, aku nak tanya ni. Mungkin ada Itu yang season tu. Oi, part 2, part 3. part 3. Saya rasa sampai ni kot. Sampai tahun depan apa kita buat bukan. Tapi Ni abang main masuk sembang kemas tapi saya rasa macam penonton kita pun nak lagi Mau kita lagi. kita jemput Panglima Petaji sekali lagi. Kita tengok permintaan macam mana. Permintaan Kan. macam mana kan. Ini kita bagi salam pengenalan. Salam pengenalan. Salam pengenalan. Okey, 312 orang. Terima kasih. 312 terima kasih. Ada yang tadi tanya tentang tanduk kan. Ya, tanduk tu bang. Tanduk unik. Okey, Apa barang tu? Tanduk unik tu saya dapat mungkin daripada nenek kebayan atau mungkin daripada hantu pari. Saya dapat lah. Tapi yang tu saya dapat tempat lain di Tasik Gelugok. Oi, belah seberang pula. Di Tasik Gelugok. Ha. Tanduk tu sebab saya pergi minta dan ikut balik lah. Tapi kita nak cerita lah ni ke? Tak. Cuma kita bagi tahu kat mereka lah. Tanduk tu memang saya dapat lah. Boleh? Okey. Cerita dia macam ni. Dalam tahun 2024-23 macam tu lah. Masa tu habis Covid. Okey. Saya balik ke Tasik Gelugok rumah mak saya. Kan saya balik, lepas tu bersembang-sembang, mak saya kata baru ni orang cerita pasal heboh nenek kebayan. Yang mengganggu orang lah, yang mengganggu lalu lalang orang ni dekat dalam hutan tu. Dalam hutan sawit tu. Lepas tu masa tu jam pukul 5 petang macam tu lah. Mak saya kata tu dekat kebun tu ada nenek kebayan, selalu orang nampak kata dia suka kacau. Ada yang ikut balik, ada yang meracau kerasukan, cakap mai daripada kebun tu semua kan. Jadi saya kata lagi saya nak pergi tengok kan, kok nenek kebayan tu muncul, mana tahu ada harta karun dia nak bagi. Saya kata betul. Jadi saya pun start motor saya pergi. Saya pergi sampai dekat Paya Tok Akil, nama tempat tu. Paya Tok Akil. Kebun, saya masuk dalam kebun tu. Saya tengok ada satu lopak ayam besar. Tapi jauh lah jalanan dari dalam luar tu. Ada satu lopak ayam besar. Saya masuk, saya tengok lopak ayam tu, saya kata saya nampak satu daun yang melambai-lambai. Faham? Jadi saya kata lah, nenek, kalau nenek nak suruh saya langkah lopak ayam tu, tak maaf, saya takkan langkah lah. Saya kata Tu. Awak tu. Apa ni? Fendi. Loh, ya. Sini. Elak. Aduh. Kenapa? Okey. Weh, tengah live ni. Ni baru orang tengah live kalau telefon juga. Kepala otak kau tengah live. Okey, tak apa bang. Sila bang. okey, lepas tu bila dah saya dah nampak daun yang melambai-lambai tu, Hanya satu daun tu saja. satu daun saja, yang daun lain tak bergerak langsung. Jadi saya katalah, nenek, tak mungkin saya nak langgar lopak ayam ni. Entah telaga ke Anda cakap dengan ataupun ni. mungkin kolam ke apa yang dalam kan. Okey. Jadi saya kata Okey. mungkin saya takkan pergi belah sana. Kalau nenek nak bagi laluan keluar tadi. Oh, Okey, jadi bila saya pun patah balik keluar, jarak lebih kurang dalam 50 meter, mungkin 100 meter lah. Saya tengok ada lagi satu daun yang melambai-lambai. Daun yang melambai-lambai. Jadi saya katalah, nenek, kalau nenek nak bagi kat sini lah. Saya kata. Okey. Jadi saya pun dalam mata sambil mencari tu, saya tengok ada satu tanduk. Tanduk dekat atas rumput. Jadi saya pun ambil tanduk tu. Saya kata, nenek takkan bagi satu je, mana satu lagi. Dia kata ada, mana satu lagi. Jadi bila saya kata mana satu lagi tu, sambil perhatikan, saya tengok di sebalik pokok tu ada satu lagi. Oi. Minta dapat mana? Ya, jadi ada dua. Sepasang lah. Sepasang. Tanduk apa tu? Okey. Ikutkan pada bau macam kambing. Tanduk kambing. Tanduk kambing. Oh, tak besar lah. Tak besar. Dia tanduk tapi melengkoi.
Oh. Tanduk dia tu bergulung. Macam tu. Lepas tu saya kata, nenek, hak ni nenek bagi kat saya lah. Kat saya ke? Kalau nenek bagi kat saya nak beli sebanyak harga lah. Saya letak 20 sen kat tu. 2 kupang lah. Saya letak 2 kupang. Saya kata saya beli sebanyak harga lah. Ya deal lah. Jangan ikut saya balik. Lepas tu saya bolang bakul motor, saya balik. Balik sampai rumah, saya ambil tanduk tu, saya rendam dalam air baldi dalam timba ni. Saya buh shampoo, saya buh sabun macam-macam lah. Saya buh sabun Daya apa semua benda lah. Softline lah semua masuk lah. Saya buh dia habis kambing. Ambil. Buh kambing kan. Lepas tu hari pertama tu petang esok saya cuci. Lepas tu petang tu dah saya buh, masih buh kambing lagi. Jadi saya rendam balik, saya bubuh balik benda macam tu juga. Esok petang tu saya angkat balik, saya cuci, saya buh lagi. Masih ada buh. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Lepas tu hari ketiga tu saya angkat buh, saya rasa buh tu dah kurang. Lepas tu saya ambil cuci, saya letak dalam rumah. Bila saya masuk dalam rumah, saya berasa meremang. Meremang. Jadi bila meremang ni, saya kata lah, kalau ada hak benda lain ikut selain nenek ke apa ke, minta tolong keluar lah. Sebab saya tak benarkan apa masuk dalam rumah ni. Lepas tu, meremang tu lagi kuat seperti macam benda melawan. Jadi bila benda melawan tu, saya kata tak apalah. Saya ambil, saya bawa keluar balik. Saya bawa keluar tanduk tu, saya tinggal kat luar. Esok tu, saya ambil masuk lagi sekali. Saya masuk sekali, saya rasa masih meremang tu ikut. Bila kata lah ni macam ni lah. Meremang ke tak meremang ke, aku tetap nak bola rumah. Kira sekarang ni ada kat rumah? Ada kat rumah. Sekarang ni meremang ya bang? Tak ada lah. Tak ada. Tak ada lah. Lepas tu, bila dah saya ambil tu, saya letak dalam rumah. Saya kata dia, nenek, kalau hang ada, aku nak tengok terang mana hang boleh tahan. Jadi saya baca ayat kursi 7 kali. Bila saya baca tu, nek meremang tu sampai ke tengkuk, sampai kepala, semua sampai kaki, satu badan. Memang confirm memang lah. kau. Saya kata amboi, betul dia nak lawan lah kata kan. Jadi saya kata tak apa. Tiba-tiba saya dengar bunyi barang dekat dapur jatuh. Barang dekat dapur jatuh. Lepas tu saya kata lah, mungkin barang daripada ni lah, apa benda-benda lah. Jadi saya pergi dapur tengok. Bila saya pergi tengok, tak ada benda yang jatuh. Tapi saya dengar pula menangis di dalam bilik saya. Alamak bang. Bunyi menangis. Bunyi macam betul-betul bunyi menangis. Saya fikirkan orang rumah saya. Jadi saya pergi masuk dalam bilik, saya tengok dia, saya buka lampu, saya tengok dia duduk tidur. Saya keluar daripada bilik tu, saya kata, dah duduk tidur. Saya dengar bilik sebelah pula. Bilik sebelah, bilik anak. Jadi saya kata, takkan dia pula anak kita menangis kan. Saya masuk, pergi tengok dalam bilik dia, saya tengok dia pun duduk tidur. Lepas tu bila dah saya tengok tu, saya keluar balik, saya dengar masih bunyi menangis tapi di belah bilik saya pula. Bila saya masuk balik dalam bilik, saya tanya, nangis ke? Lepas tu dia kata, tak. Lepas tu saya dengar dekat ruang tengah rumah saya. Oh, dia duduk berlari. Jadi dia pindah. Bila tu saya kata ada yang mana ada dalam rumah ni, tak kisahlah siapa sekalipun minta tolong keluar. Bila saya cakap betul, terus naik meremang. Dia lawan lah. Dia fight lah. Jadi saya kata tak apalah, kalau hang betul nak lawan, hang tunggu Ustaz. Jadi saya pergi ambil tasbih. Saya dengar bangku di dapur macam orang tarik lah. Jadi saya pun ke dapur, saya pergi duduk dekat bangku tu yang dia tarik tu. Saya duduk, saya baca ayat kursi lah. Sebanyak, seingat saya 80 kali. 80 kali? 80 kali. 80 jam kali. tu. Tak tahulah nak cakap. Tapi 80 kali. Bila habis 80 kali tu, saya bau macam sampah terbakar. Kena dah. Jadi bau macam ada benda terbakar. Bila bau benda terbakar ni, saya pun fikir mungkin dah keluar lah kot. Selesailah benda tu. Lepas tu bila duduk lama tu, berlari-lari di atas bumbung. Atas bumbung tak tahan ni. Abang seorang je ke dengar ke semua? Semua dengar. Bila dah berlari-lari atas bumbung, saya pun minta tolonglah perawat saya datang tengok. Jadi dia cakap memang ada nenek. Dan nenek tu duduk ada belakang rumah saya sampai hari ni. Tak pergi mana? Tak pergi mana. Dia kira memang minat kat abang tu ya? Tak tahulah. Sampai dah ni abang boleh tengok dia? Tak boleh nampak. Saya tak nampak dia. Tapi ada di belakang rumah tu yang kata perawat. Dia tengok kan. Ada nenek kat belakang tu. Siapa lalu pun akan cakap ada nenek belakang rumah tu. Dan nenek tu ada sampai hari ni.
Cuma yang menjadi gangguan tak ada lah di dalam rumah. Tapi dia duduk di belakang rumah saja di luar rumah. Tak boleh masuk lah. Dia tak boleh masuk. Dan tanduk tu pula saya dah letak dekat galeri saya. Ada cerita yang saya ceritakan. Ramai ada yang komen, oh ni tanduk kambing ni bang, ni biasa jumpa ni. Tapi saya tanya betul-betul, mereka cakap tu bukan tanduk kambing dan tak pernah tengok. Ada yang komen, oh ni tanduk kambing ni banyak boleh dapat ni. Tapi bila saya tanya kalau banyak boleh dapat, saya nak lagi 10 ke 5 ke. Yalah betul lah. Tak ada. Tak ada. Jawapan. Cuma hanya bagi tahu ni tanduk kambing ni tanduk kambing. Tapi saya tanya kambing apa ke apa semua tak dapat bagi jawapan. Tak ada jawapan. Kok boleh nak tengok tanduk tu dah. Dalam tu galeri. Okey. Ustaz. Okey. Barang ni mahal. Apa dia? Apa? Tanduk ni mahal. Tanduk ni mahal. Kita kena ada part 2. Part 2 untuk tanduk ni. Part tu. Kita tunjuk real punya depan-depan punya. Betul? Kita tunjuk dia. Galeri memang kita tak mau. Boleh bang. Tunjuk. Boleh Boleh, insya-Allah. Boleh lah. Boleh ah. So hampa kalau hampa nak, hampa kena komen kat kami nak. Satu, ada syarat. Apa? Hampa tolong follow TikTok kita punya Panglima Bertaji bertubi-tubi lah ni. Sekarang. Hampa tolong like dan tolong masuk kami punya channel Sembang Kemas. Tolong follow kami punya akaun Sembang Kemas lah ni bertubi-tubi sampai bergegak full pun semua. Bergegak. Sebab apa? Malam ni kita nak cukupkan 1000 dulu. Itu akaun baru. Jadi siapa yang nak masuk kami punya grup Wasabi Fans Club Sembang Kemas, betul? boleh DM saya, nombor phone dan nama. Sekarang. Saya boleh invite semua masuk sekali duduk dalam satu grup dan kita akan share info-info terkini berkenaan projek Sembang Kemas Dan juga Hey Mambang. dan Hey Mambang. Okey. Jadi kalau hampa nak part 2 berkenaan unik punya Tanduk. Tanduk. Unik punya tanduk. Apa you cakap? Bunyi macam thumbnail lah. Tanduk unik. Tanduk. Dua tanduk unik ya. Dua Tanduk unik. Okey. Pasang lah. sepasang. Jadi kita saya tak syok nak tengok dalam phone ni. Kita nak bawa mai. Oh, macam ni. Macam ni. Real punya. Ini real. Oh, real. Jadi kita kena orang kata apa? Ada sambungan. Itulah. Tapi tolonglah naikkan sikit kami punya engagement. Okey bang, lagi satu bang. Abang tadi abang kata abang menjaga kat sini bang. Abang tolong bagi tahu kat follower kita apa yang abang menjaga kat sini, mungkin dia boleh main support. Okey. Okey, untuk atas gunung ni saya lebih pada souvenir lah. Souvenir, okey. Okey, souvenir daripada Souvenir tu apa, baju ah? Bukan daripada kasut. ada. Souvenir tu kitchen magnet atau fan magnet. Oh. Souvenir. Oh, yang tu pakai souvenir. Ya. Dengar macam brand kasut betul ya. Saya ingat baju ke apa, canvas ke apa. Jadi souvenir lebih pada craft-craft tangan lah. Oh. Okey. Kat atas ni. Okey. Tapi untuk yang betul-betul bisnes saya daripada dulu, daripada 2014, saya lebih pada jual macam keris, pedang, pisau. Oh, yang ni Rare. Okay. kita akan buat lagi sambungan seterusnya. Uish. Cara-cara bukan semua orang tahu dah berkenaan bang. senjata-senjata lama Melayu lama ni. Betul. Cara main, cara pegang apa semua. Nama apa kan? Okey, kalau kata untuk yang TikTok berniaga, yang paling bertaji ni sebenarnya saya sambil-sambil tu saya ada buat rawatan Islam lah. Okey. Tapi bukan saya yang melakukan, saya banyak lebih lepas kepada sahabat lah. Ya. Cuma saya adalah broker. Okey. Orang minta tolong kan. Orang minta tolong saya cari. Macam tu lah. Saya bantu dia. Abang kira proxy ya. Proxy lah. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau kata macam ada yang siapa ada gangguan sihir, saka, santau, apa benda, kita insyaAllah Boleh hitiak lah. Boleh hitiak. Boleh direct DM Abang Kai lah. Boleh insyaAllah. Itu adalah daripada TikTok Panglima Bertaji. Betul. Okey, untuk yang barang-barang berniaga lebih kepada Khairul Kai Jabat 14. Khairul Kai Jabat 14. Ya. Di TikTok juga. Ya. Khairul Kai Jabat 14. Apa boleh support, tolong follow bertubi-tubi sekarang. Sekarang 296 orang. Follow TikTok Khairul Kai Jabat 14. 14. Lepas tu Panglima Bertaji, lepas tu Sembang Kemas. Ha. Sekarang. Moderator Okey, kita tidak kot. Moderator kita Lena dah. Tolong tag Ustaz kita punya crew. Panglima Bertaji dan Khairul Kai Jabat 14. Betul. Khairul Kai Jabat 14. B2B. Bukan. B2B? Okey. Kira-kira Tok Ayah Khairul kita steady. Okey.
kita dah hampir sampai penghujung. Sampai hujung. Saya pun nak terkencing ni cerita dah. Sebab sejuk. Tiba-tiba sejuk. Dah kopi kita pun dah mula jadi kopi ais. Dah habis dah. Saya puas hati lah kopi saya sedap malam ni. Walaupun saya tak ikhlas. Lain kali kita beli kedai juga lah. Okey, untuk penutup lah. Okey. Kita tak boleh tinggalkan kita punya follower macam tu saja. Okey. Umpama kita penting diri. Ya. Kita baca dulu komen-komen yang ada. Mungkin ada soalan-soalan yang mereka nak tanya. Last punya. Last sebenarnya Kita akan pilih. Kita pilih. Soalan tu kita akan pilih satu. Okey, kita baca lah. Alright ya. Kita baca lah. Start lah. Baru nak cari kan. Okey. DJ menguap rupanya ya kan bunyi apa tadi. Lain macam menguap. Tak guna punya kru. Mana kru tadi? Khairul Kai Jabal 14 ya betul. Hello Abang Wi. Holy shit. Nak sedap-sedap elok bawa pituk Gunung Jerai. Tu menguap kan sakaratul maut. Kena main tomoy buah penutup. Janganlah. Janganlah. Umpama dah balas-balas tinggal jantan tak guna. Pengalaman ke? Tak tanya pengalaman ke? Alamak baru nak layan. Okey, jangan risau. Kita semua ini kita akan masuk di dalam kita punya orang kata apa? YT kita full. Full version. Tapi dekat YT Sembang Kemas. betul? Tapi untuk yang cut punya pun akan ada di dalam Sembang Kemas. Sebab ada tu di kita Sembang suruh follow. Apa tu bang? Apa tu bang? Pasal apa bang? Ada yang sampai. Saya dengar ni. Ada yang sampai. Untuk belakang. Ada yang sampai. Oh, pacok dah doh. Pada kok dah. Mana? Ada yang datang lah bersama kita. Elok ke tak elok ni? Yang tak elok lah. Elok mak. Ni macam mana? Tak apa, kita habiskan. Okey Okey, disebabkan kita tak boleh habiskan semua komen ni. Sebab banyak sangat. Sebab banyak sangat. Dan Lagi satu ada tetamu. ada tetamu yang tak berapa nak cantik mai. Jadi kita rasa kita kena tamat di sini dan saksikan full version punya di YT Sembang Kemas. Betul. Dan yang untuk orang kata apa short punya lah. Betul. Kita punya belanja sikit-sikit punya Sikit-sikit. dekat akaun Sembang Kemas. Hampa Betul. tolong follow dan hampa tolong follow akaun Panglima Bertaji Khairul Jabat 14 Betul. dan siapa yang nak masuk grup Wasabi Fans Club Sembang Kemas, tolong DM akaun Hawi Hassan, nombor phone dan nama. Saya akan invite. Okey, Saya sekarang. akan invite. Okey. InsyaAllah. Okey, jadi saya rasa sebab Support Balong tengok lah. jadi YT nama apa? Sembang Kemas juga. Sembang Kemas. Okey, jadi Abang Wi, Ya. kita terpaksa menutup semuanya di sini. Ya. Terima kasih saya nak ucap kepada Panglima Bertaji kita. Sama saya pun sudi meluangkan masa bersama kita. Betul. InsyaAllah Ha, ada rezeki kita akan sambung untuk sambungan yang kedua. betul. Macam yang kita janjikan. Ya, bersama Panglima Bertaji kita. Betul. Jadi hampa jangan lupa follow kami dan follow kita punya Panglima Bertaji Betul. dan masuk dalam kami punya fans club, DM number dan nama untuk info-info terbaru Sembang Kemas dan Hey Mambang. Betul. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di dalam Hey Mambang Paranormal. Betul. Mungkin juga ni sebagai tamu undangan Hey Mambang. Mungkin. Alah kita pakai ni. Baik. Orang cakap time-time ni nak ambil kesempatan. Okey, jadi disebabkan ada tetamu yang tak diundang sampai, kita pun tak mau nak melengahkan masa. Okey. Kita akan buat urusan lain lah. Betul. Off record lah. Okey, off record lah. Okey, terima kasih semua yang selalu support kami Sembang Kemas. Betul. Yang support kita punya Panglima Bertaji. Yang sentiasa doakan kami. Betul. InsyaAllah doa yang baik-baik juga akan dipulangkan kepada hampa semua. Terima kasih support kami Sembang Terima Kemas. kasih banyak-banyak. Panglima Bertaji. Sembang Kemas. Assalamualaikum. Bye-bye. My Sembang